Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita jumpa lagi sekali malam ini. InsyaAllah jom kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa malam ni. Malam ni ialah malam 9 Zulhijjah. Masya Allah. Malam yang sangat diberkati. InsyaAllah sama-sama kita buat amal baiklah. InsyaAllah malam ni, besok kalau diizinkan oleh Allah, sama-sama kita berpuasa pada hari Arafah. InsyaAllah. Jadi malam ni kita nak sambung lagi satu slot. Semalam kita dah settle tajuk wave, gelombang. Hari ni kita nak sambung tajuk bab 2, 3, 5, iaitu tajuk tekanan. Yang mana dalam tajuk tu kita ada banyak sangat subtopik, iaitulah kita ada tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas. Lepas tu kita ada 3 prinsip. 3 prinsip ni sangat-sangat penting. Iaitulah Pascal, kita ada Archimedes dan juga Bernoulli. Kan? Ni ketiga-tiga ni insyaAllah kita akan tekankan. Termasuk yang lain-lain tu, tekanan dalam cecair, dah lama tak keluar. Lepas tu tekanan atmosfera kan. Semua itulah insyaAllah. Okay, jom kita mulakan. Pak Haji ni dah keluar pula. Okay. Macam biasa, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share and comment. Okay. Jadi kita nak fokus kepada, cikgu ada TikTok juga, boleh juga follow cikgu punya TikTok. Okay. Ini bahan kita hari inilah. InsyaAllah. Iaitu kita kata siap siaga Fizik SPM 2026. Yang mana, ni nama cikgu lah. Muhammad Ilham Saad, ataupun boleh panggil cikgu Yeh aja senang, daripada CBS Kuantan Pahang. Cumanya semalam kita ada intro sikit lah. Cikgu berasal dari Langkawi, Kedah. InsyaAllah dah pun mengajar lebih kurang dalam 18 tahun lah. Itu just sikit pengalaman cikgu. Jadi cikgu nak share apa yang cikgu ada dengan kamu semua. Hari ni kita dah pergi kepada topikal lah. Kita lebih kepada topikal, yang mana kita berfokus kepada topik tingkatan 5 bab 2. Okey, tekanan. Okey, jom kita pergi. Kamu bahan dah ada dah semua, siap standby. Mana yang dah buat cantik, kamu boleh semak saja jawapan dia. Baca soalan ni, walaupun tak ada soalan nombor 1, kita pergi je sebab section A lebih kurang saja bentuk dia. Okey. Nombor 3. Dia nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan struktur penuh bangsa. Okey, nampak penuh bangsa ni sepatutnya kamu dah kena familiar dah, sebab dalam buku teks pun ada benda ni. Okay, kamu akan nampak dia tulis muncung kat sini, dan muncung dia berbentuk tirus macam ni. Apa pasal dia nak bentuk tirus macam ni? Ada point dia. Yang mana kalau kita tutup lubang udara ini, api yang menyala warna apa? Warna dia merah keorenan. Okay, maksud dia pembakaran dia tidak lengkap. Kalau pembakaran lengkap, complete combustion, dia akan menghasilkan api warna biru yang lebih panas. Dia dah bercampur dengan oksigen. Kat mana ambil oksigen? Oksigen daripada luar. Jadi kalau kita ada gas masuk sini, dengan melalui muncung yang sempit ini, kita dah tahu dah konsep dia. Sebab apa? Dia melibatkan satu prinsip. Tak lain tak bukan, dia adalah prinsip Bernoulli. Ni. Ini jawapan dia. Dia tanyakan soalan dia kan. Nyatakan prinsip fizik yang terlibat apabila benda Bunsen digunakan untuk menghasilkan nyalaan api. State the physics principle involved when the Bunsen burner is used to produce a flame. Ejaan Bernoulli ni, satu huruf pun tak boleh salah. Bernoulli ni. Eja lah betul-betul. Kalau kau tulis satu L, selamat jalan, pangkah terus. Tak boleh dia mesti betul ejaan dia. Tapi kalau kamu tulis Bernoulli saja, tidak ada perkataan prinsipal, boleh terima lagi. Sebab apa? Dia ada sebut kat atas ni prinsip apa yang terlibat. Kan? Jadi tak ada masalah lah. 1 markah. Okay, next. Yang ni. Tapi bentuk saya, ini soalan lama 2023 kalau tak salah cikgu. Bentuk macam ni tak ada dah. Soalan ni bentuk objektif sebenarnya. Dah ada jawapan kan, kita pilih saja.
Jadi tak apalah, at least kita dapat konten yang ada kat sini. Dia kata tandakan tick pada jawapan betul. Choose the correct definition for principle stated in 1A1. Prinsip tadilah prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli mudah saja. Dia menimbulkan V dulu, halaju tinggi. Apa berlaku? Pressure akan jadi rendah, tapi kalau halaju rendah, maka pressure akan jadi lebih tinggi. The higher the velocity of fluid, the lower the pressure. The lower the velocity, the higher the pressure. Ini kena ingatlah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Kau apa itu? InsyaAllah. So yang ni betul tak kata ni? Halaju pengaliran berkurang, tekanan berkurang. Mana boleh? Dia berkadar sungsang. Kan? Maka dia kena satu tinggi, satu rendah. Bawah ni, halaju pengaliran suatu bendalih, dia guna bendalih ataupun fluid. Kenapa? Bendalih ni siapa? Bendalih ni dua. Cecair dan gas. Benda yang boleh mengalir. Cecair dan gas lah. Okay. Alright. The pressure in the fluid decreases and vice versa. So jawapan dia lah. Yang ni satu lagi markah. Kan? Okay, next. Ni senang itu laju-laju. Apa pasal dia nak muncul untuk sempit? Kau ingat macam ni. Kau ingat macam ni. Kau nak siram pokok. Kau pakailah yang hose. Hose tu, yang hose tu, yang oren tu, siram pokok tu kan. Allah, airnya slow sangat, tak sampai. Jadi apa kau buat? Kau akan picit. Kau picit, maka air tu jadi laju. Betul tak betul? Kenapa jadi laju? Sebab cerita dia mudah macam ni, analogi Kita ada, kamu lah nak keluar kelas. Kelas kamu tu pintu dia macam ni. Ada dua daun pintu. Kalau kamu nak ni, dia kata okey, keluar, kamu ada ramai-ramai dalam kelas 40 orang. Buka kedua-dua daun pintu. Maksudnya bukaan dia luas. Kamu buka, dia kata 1 minit mesti 10 orang keluar. Dalam masa 1 minit kau keluar 10 orang. Slow je, tak perlu jalan kalut-kalut pun. Tapi satu lagi keadaan, hanya satu je buka. Satu lagi tutup. Tapi dia nak 1 minit 10 orang juga kena keluar. Bolehkah kamu bergerak pada hal laju sama? Mesti tak boleh. Kau kena lajukan pergerakan kau supaya dalam masa 1 minit semua akan 10 orang cukup keluar. Maka dia terpaksa laju lagi. Sama juga macam ni. Bila you picit, jadikan muncung dia jadi lagi sempit, apa berlaku? Isi padu yang keluar sama dengan isi padu yang masuk. Jadi dia terpaksa laju. Kenapa Aisyah buat mulut macam tu? Faham ke tak faham? Dia buat dengan mulut bulat. Faham? Okey. Itu maksudnya. Faham tak? Jadi bila dia muncung, dia kecilkan muncung, halaju dia terpaksa bertambah. Halaju kena ditinggikan. Bila you picit, lepas tu air pergi jauh. Kena pokok sampai hujung sana. Kalau tak percaya, kau pergi tengok jet Sukhoi. Jet Malaysia lah, Toru Maktu. Siapa yang minat jet dia tahu lah. Kau tengok bila dia nak kita panggil afterburner tau. Bila dia nak take off itu, dia buka dia punya api tu. Kan? Dia muncungkan bagi ni, Masya Allah. Itu halaju paling tinggi. Menghasilkan momentum yang paling tinggi. Itu baru dapat maksimum momentum untuk dia take off yang cepat. Okay, boleh faham kan? So yang ni sebab apa? Nak menghasilkan halaju tinggi lah. Ni. Supaya gas bahan api mengalir dengan laju yang tinggi. Point dia adalah laju tinggi apabila keluar dari moncong. Gas flow at high velocity. Ini point yang penting. When it's exit the nozzle. Satu markah. Okay. Dah dapat? Salin. Senang je kan? Okay, next. Soalan seterusnya. Kapal terbang. Macam mana kapal terbang boleh terbang dah? Yang ni memanglah kita tahu nama dia aerofoil. Kau jangan salah tulis Nama dia adalah aerofoil. Ada dalam internet kau mungkin jumpa airfoil dia tulis. Airfoil. Tapi kita tak pakai airfoil ni. Kita dalam Malaysia, kita punya sistem, kita punya buku teks kita tulis aerofoil. Jadi kita gunalah aerofoil. Ejaan bagi betul. Aerofoil. Satu perkataan cukup. Itulah nama bentuk keratan rentas macam tu. Okey, next. Siapa lagi ditanya soalan seterusnya? Pada keratan rentas, tandakan kawasan bertekanan tinggi. Bertekanan tinggi dengan simbol X. Okey, kat sini. Allah, cikgu dah bagi conteng. Okey, ni kalau udara datang sini. Okey, nampak. Bentuk mana yang lebih menghasilkan jarak yang lebih jauh? Di bahagian atas. Kan, bila atas jarak dia jauh, macam ni lah sekejap. Cikgu pergi terang sikit lah pasal cerita pasal ni. Bentuk dia kita panggil dia bentuk aerofoil ni.
Okay, katakanlah ini bentuk aerofoil. Angin datang sini. Sebab apa? Kapal terbang bergerak ke sana. Angin datang sini. Bila angin datang sini, kalau kita ada inilah point A, inilah point B, inilah point C. Okay, udara nak bergerak daripada A ke C, ataupun kalau kita katakan ini nampak macam track paling atas. Kau nak bergerak daripada A ke C dengan A, B, C, mana yang lebih jauh? AC ke ABC? ABC lebih jauh. Sebab dia kena pusing jauh baru nak pergi sini kan. Boleh tak boleh? Kalau kita kata, okay, sekarang ni kita nak lumba A ke C. Tapi seorang A ke C direct bawah ni, seorang lagi A, B, C. Okay, tapi jalan kena kelajuan sama. Agak-agak kamu, siapa yang sampai dulu? Cikgu tanya, cikgu jawab. Sudah pastilah AC ni sampai dulu. Sebab dia lebih dekat. Jarak dia kan. Maka dia sampai dulu. Kalau bergerak pada kelajuan sama, dia dah, kalau kita lalu bawah ni, sampai dekat sini, yang atas dia baru sampai sini. Sama juga macam udara. Bila udara datang membelah udara, membelah angin ni, kan? Yang atas ni dia terpaksa lebih laju sebab kalau dia bergerak pada hal laju sama, sudah pasti bawah ni sampai dulu, yang ni belum sampai. Dan dia tak boleh tinggalkan kawasan ini vacuum. Tak ada udara, maka dia terpaksa laju. Yang atas ni terpaksa bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi. Disebabkan apa? Sebab jarak dia lebih jauh. Bentuk itu menyebabkan jarak dia jadi jauh. Maka kawasan atas berhal laju tinggi, kita tahu tekanan dia akan jadi rendah. Dah bawah ni hal laju rendah. Maka tekanan dia akan bertambah. So bila bertambah tekanan, daripada bawah ni, daya yang dihasilkan ialah daya angkat. Kita panggil dia lift force. Kau jangan tulis buoyant force. Inilah lift force. Okay? Buoyant force dia naik macam ni. Macam ni. Tapi kalau lift force, dia macam ni. Angkat je tu. Okay? Ni lift force. Daya angkat. Okay, daya angkat. Hasil daripada Bernoulli, lift force. Tapi kalau buoyant force, itu cerita Pakcik Archimedes sebenarnya. Okay, itu kemudian kita jumpa. Alright. Jom kita tengok balik jawapan tadi. Ni. Tandakan X. Maka kita tahu atas ni hal laju tinggi. Bawah hal laju rendah dan bertekanan tinggi. Maka di sinilah kamu akan tandakan. Apakah X kat bawah tu? Dapat satu markah. Hati-hati ya soalan macam ni. Ramai budak dia terlepas pandang tau. Dia nampak macam tak ada ruang nak jawab kat sini. Dia baca, dia macam, dah. Dia terus jawab yang bawah ni. Hati-hati. Rugi satu markah. Padahal ada markah dia tulis kat sini. Maksudnya dia ada benda kau kena buat. Okay, maksudnya kena tandakan. Dia minta kau tandakan. Mark the high pressure area. Okay, soalan seterusnya. Dia tanya, explain your answer. Terangkan kenapa kamu kata di situ kawasan bertekanan tinggi. Sebab hal laju dia rendah. Low air velocity region. Kawasan berhalaju rendah. Okay, sampai cakap tu boleh ikut ke? Cuba angkat tangan sikit. Okay. Jihan memang. Jihan. Daripada semalam lagi. Isaac Newton pun cantik. Alright, ngam. Christina Balkis. And dengan Christina Balkis bin Mahathir Mohamad. Okay, ngam. Boleh Alicia Sophia je, kenapa angkat tangan? Alicia Sophia ni bukan form 4 ke? Suka Nitya pun angkat tangan. Angkat tangan faham. Kalau faham, okey. Kena tanya soalan. Faham On Okay. Okay, good. Okay, next. Jadi inilah prinsip Bernoulli. Senang banget. Kan? Alright, soalan seterusnya. Okay, masuk ini. Ini soalan tahun lepas daripada negeri Kelantan yang mana melibatkan atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Okay, darjah menunjukkan satu alat digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Instrument which is used to measure atmospheric pressure. Kau kena ingat, atmospheric pressure ni ada 3 alat yang kita gunakan. Yang pertama adalah 14 barometer. Lepas tu kita ada aneroid barometer dan satu lagi ni mercury, simple mercury barometer. Okay, barometer. Itu dia. 3 jenis barometer ini. Yang paling accurate adalah 14. Yang ni kita tampal dekat dinding dekat makmal. Tapi aneroid ni juga dikenali sebagai altimeter. Sebab apa? Dia ringan, kecil, boleh bubuh kat kapal terbang. You naik kapal terbang, dia akan menghasilkan bacaan. Kita boleh tahu ketinggian berdasarkan tekanan di kawasan tersebut. Dia akan drop dengan sangat cepat kalau you naik lagi tinggi. Alright. Okay, jom kita tengok ini.
Name the instrument shown. Dia so namakan. Mesti dia adalah barometer mercury ataupun mercury barometer. Satu markah. Okay, dapat kan? Satu sebab mengapa mercury digunakan. Sebab dia tak lain tak bukan. Kalau kita guna air, ketinggian ini, sebab dia bermula daripada formula ini untuk PATM walaupun sama dengan ni, rho Hg. Macam Pahang ni kan, rho Hg ni density, height ataupun ketinggian lah, dan gravitational acceleration. Yang ni H ini kalau kita guna yang di ketepatan lebih rendah, air contohnya, kalau air H ni dia akan naik 10.34 meter. Kau bayangkan dia naik sampai 10 meter. 10 meter ni 2 tingkat punya bangunan. Ketinggian dia 10 meter. Ataupun lebih sikit. Kan? Jadi sebab itulah kita tak pakai air. Minyak lagi dah teruk. Kalau minyak lagi tinggi dia naik. Sebab apa? Less dense. Kurang ketumpatan. Sebab apa kita guna mercury? Mercury ni dia lebih tumpat. High density. Ataupun ketumpatan tinggi. Sebab tu dia naik tak tinggi. Tak sampai 1 meter pun. 76 cm sahaja. Bersamaan 0.76 meter. Okay, dah. Itu je jawapan kamu. Tak perlu panjang-panjang. Okay, next. Jika alat tersebut di puncak gunung. Okay, ni kau. Ni naik gunung. Kat sini, point sini dengan point sini sudah pastilah tidak sama. Katakan ini pula dalam laut pula. Dalam air ni sudah pastilah tidak sama tekanan dia kan. Dalam gaung tak sama. Tekanan dia semakin ke bawah dia akan bertambah. Tapi naik semakin ke atas, dia akan semakin berkurang tekanan. Sebab apa? Tekanan atmosfer bergantung pada berat turus udara ke atas badan kita, ke atas permukaan bumi ni. Kan? Jadi kalau udara semakin nipis, maka kuranglah tekanan. Dah tak ada udara nak tekan badan kita. Contoh macam ni. Okay, ni bumi. Ni lapisan atmosfera. Kau duduk kat sini. Mana atmospheric pressure yang bertindak kat atas kau? Ni. Dia kata berat turus udara. Ni, berat ni. Ke atas badan kamu. Itu yang sedang kamu rasa. Yang kita sedang rasa sekarang. Tapi tak rasa apa pun. Memanglah sebab dalam badan kita pun ada pressure. Pressure dia sama dengan atmospheric pressure. Jadi kita tak rasa. Tapi kalau tiba-tiba berlaku different in pressure, bila tiba-tiba berlaku perubahan tekanan, maka kamu akan rasa dia punya perbezaan. Tapi kalau kau naik ke atas ni, kau naik duduk atas ni, nampak tak? Ataupun kat sini lah, kat sini. Kau dah terbang macam mana tu. Tengok turus udara. Semakin pendek, maka tekanan dia berkurang. Sebab apa? Jisim udara yang bertindak ke atas badan kamu, jisim itu berat lah. F ikut tu mg. Kan? Berat udara tu. Ke atas badan kita, less. Bila less pressure. Sebab pressure pula melibatkan F per A. Ni, daya per unit luas. Semua berkait ni. Okay? Sebab tu kita punya tekanan atmosfera berkurang. You naik lagi atas, lagi kurang. Lagi atas you naik, lagi kurang. Okay, boleh faham konsep Sebab ramai budak misconception yang ni. Kejap. Salam cikgu untuk malam ni. Ada siapa-siapa boleh buka grup Telegram tak? Apa, ada seorang tanya tu, apa maksud dia? Cikgu tadi nak buka, kalau cikgu buka ni dia lari habis. Irfan dia tanya. Kau dia tak jumpa link cikgu dah bagi kan? Harap dia jumpa lah Okey, tak apa, kita teruskan. Okay, nyatakan perubahan berlaku pada ketinggian turus mercury. You naik ke atas, pressure rendah, maka tekanan dia akan berkurang. Berkurang tekanan, kuranglah ni. Sebab apa? Dia akan berdasarkan formula ni. Rho Hg, kenapa ni pressure disebabkan oleh apa dia kurang ni? H ini akan berkurang. So, jawapan dia adalah berkurang. Perubahan dia adalah berkurang. Ataupun lebih pendek pun kita terima. Nilai H lebih kecil. The lower value of H kita terima. Seerti. Yang seerti kita terima. Boleh faham sampai sekat tu? Boleh Okay, ngam. Jihan 2 boleh. Akhir kata okey. Arif Afir Ryan. Okay, ngam. Ya. Cikgu, kalau nilai H berkurang boleh ke? Boleh, diterima. Sebab dia tanya turun, kan dia sebut ni, ada perkataan H ni kan. Nilai H berkurang. Tapi ada perkataan berkurang cukup. Dah cukup dah untuk dapat 1 markah.
Tak perlu panjang-panjang. Okay. Ataupun nilai H semakin rendah. Rendah boleh. Yang tak boleh ialah apa? H perlahan, dia takkan guna perlahan tau. Rendah boleh, kecil boleh. Itu ayat-ayat yang parameter yang biasa kita pakai. Cuba tak ingat apa yang tak diterima lah. Okay. Bagi sebab dia atmospheric pressure berkurang lah. Tekanan atmosfera berkurang. Nampak? Tekanan atmosfera berkurang, udara semakin nipis. Boleh juga disebut udara semakin nipis. Atmospheric pressure decreases ataupun the air is getting thinner. The air is getting thinner. Lepas tu sampai satu tahap, kalau kau duduk in between antara atmospheric pressure dengan outer space, dekat sini there is no pressure. Tidak ada pressure. Dah masuk vacuum kan? Tidak ada pressure terus. Apa? Tak ada udara langsung. Okay, dah salin. The air is getting thinner. Okay, next. Okay, dia angkat dulu, cantik tu. Soalan seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera dalam keadaan condong. Dia condongkan, kan? Tapi ketinggian dia air masih 76. Diberi tekanan atmosfera 76 cm mercury. Ketupatan mercury ada bagi semua nilai ni lah. Given the atmospheric pressure 76 cm mercury, density 1.36 times 10 to the power of 4 kg per meter cube. Dia kata in diagram 4.2, level with the symbol R, the area that has zero pressure. Zero pressure macam tadi, outer space. Outer space ada udara tak? Tak ada udara. Maksudnya dekat vacuum. Kau nak tulis kat sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Mana-mana dalam tu. R tu di dalam vacuum itu adalah zero pressure. Zero pressure. Okay, boleh faham Dapat satu markah. Okay, next. Kena tengok dulu sebelum tu sebab dia akan tanya ni. Dia tanya pressure dekat A dengan pressure dekat B. Pressure dekat A equal to 76 cm. 76 cm. Tapi yang ni dia ada tambah lagi 12. Maksudnya semakin bertambah kedalaman, dia tambah pula macam pressure in liquid. Kena tambah lagi H dia. Kan? Jom kita tengok. Calculate the pressure at A, unit Pascal. Bila Pascal, you mesti guna P rho Hg. Mesti guna yang ni. Dah, H dia berapa? H dia tadi, kita tengok 76 cm. Mesti kena tukar. Cikgu dah sebut semalam, siapa yang join kelas semalam, saya tak rela gagal ujian. S, you need to senaraikan. Apa yang dia bagi senaraikan. Tukar, ni lah kena tukar. 76 cm, tukar terus kepada meter. Rumus, inilah rumus yang kita nak pakai. Lepas tu kita akan masukkan nilai yang kita ada masuk dalam rumus ataupun formula. Dan last sekali kita buat apa? Kita ganti, lepas tu kita tengok unit akhir. So jawapan dia begini, siapa yang dah kira? Tengok dia nak 3 titik perpuluhan. Ada satu tahun tu dia nak 5 titik perpuluhan untuk soalan ni. Atmospheric pressure. Dia nak 5 titik perpuluhan. Sangat berbahaya. Jadi kalau kau dah tulis kau tulis macam ni nampak dia ambil berapa titik perpuluhan ni? Sangat banyak. Kau salin je lah dekat kalkulator kau tu kalau boleh. Tak ada masalah Walaupun semalam tu kata yang paling titik 4. Kan? Tapi ada keadaan tu tiba-tiba dalam skema jawapan dia minta ni minimum 3, minimum 4, minimum 5. Kalau kau tulis 2, okey lah. Okay, sebab dia nombor kali kuasa yang besar 10 kuasa 5. So kuasa yang besar pastikan kau bagilah dia punya dalam apa? Dalam apa kali kuasa tu titik perpuluhan tu banyak sikit. 4 atau 5. So sampai sini boleh dapat. Dekat B pula ini nampak ni 0.76 meter. Okey, Hasyah kata dapat. Yang ini dia mesti kena tambah dengan 12. Ni tambah dengan 12 tu bersama 0.12 lah. Okey. Barulah you akan dapat last kali your answer should be. Yang ni tak dapat makan, dia akan dapat jap. Sini dapat makan 1, sini dapat final answer. Markah tu. Sini sama juga. Mark 1, Mark 2. Ni tambahan ni. Atau kalau kamu direct tulis 0.88 pun akan dapat juga Mark 1. Bagi kita tahu dah kamu dah tambah. Tak sama tekanan dia lagi besar. Yang tadi 101,396. Yang ni dah jadi 117,406. Memang bertambah lah sebab dia masuk lagi ke dalam. Okey, sekejap lagi. Siapa dah siap?
thumbs up please. Cakap tu angkat. Oh, bijak dia. Laju kau Okay, next. Boleh. Okay, ngam. Soalan seterusnya. Bagi kita tengok soalan daripada Penang, Pulau Penang, tahun 2024, yang mana dia melibatkan tekanan gas. Tekanan gas, P gas, sama dengan H tambah dengan PATM. Tambah pula dia guna mercury kan. Okay, soalan dia. Kalau macam ni, tekanan mana lebih kuat? Sebab di sini kita ada satu tekanan, PATM, sedang bertindak. PATM ke P gas? Cuba kau type kat komen je nak tengok. Siapa lagi tinggi? PATM. Oh. Kenapa dia blur ni? Cikgu tak nampak lah jawapan kamu. Oh, PATM. Okay, ngam. Okay, ATM lebih tinggi. Bijak kau, memang bijak. Esok boleh ambil SPM dah. Mana? Okay. Betul, sebab apa? Dia tak takut ambil SPM esok Ni sebab yang ni lebih tinggi menyebabkan dia tolak sampai masuk ke sebelah sini. Tapi yang biasa kita tengok tekanan gas ni, ini nama dia manometer manometer tube U. YouTube manometer. Bukan YouTube channel Cikgu Yeh tu. Okay, ni gas. Let's say ni gas. Biasanya kita akan tengok dia jadi macam ni. Kalau jadi macam ni menunjukkan P gas dia kuat tau. Kuat tu maksud dia lagi tinggi lah. The greater the pressure. P gas ni lebih tinggi menyebabkan dia tolak ni, terangkat ni ke sana. Maksud dia lebih tinggi. Tapi dalam kes ni PATM lagi tinggi daripada P gas. Dia tolak terangkat. Maksudnya kalau PATM itu 76, P gas ni tak boleh sama dengan 76. Dia mesti less than. Mesti rendah lagi kan. Okey, dia tanya dulu soalan dia. Jom kita baca soalannya. Oh, dia ada bagi maklumat sini, kena ambil PATM 76. Kau kena tengok soalan. Jangan kau hafal je. Oh, PATM 76. Kalau ada soalan, dia letak 75 cm mercury. Ikut dia lah. Boleh jadi, tak ada masalah. Maksudnya kita kena ikut soalan yang diberi dengan hafal. Okay, so dia kata namakan alat digunakan. Nama dia lah manometer. Okay, manometer yang YouTube itu. Dan nyatakan satu sebab mercury digunakan sama macam tadi. Apa? Okay, yang ni banyak lagi jawapan dia. Sama yang paling utama ni lah. Kau bagi satu je, kau jangan bagi banyak. Tapi kalau section B dengan C, kau boleh bagi semua ni. Maksudnya kau boleh ambil lah jawapan ni supaya kau ingat kan. Kalau dia masuk dalam section C, kau boleh gunakan jawapan ni. Tapi antara yang paling tepat adalah ketepatan tinggi. Bagi satu cukup. Soalan ni satu markah. Satu saja. Okay. Ketepatan tinggi. Tidak mudah beruap. Ini tidak mudah ini adalah yang kita elakkan. Elakkan penggunaan perkataan mudah. Not easy kan. Tak ada pun non-volatile. Tak ada pun easy. Tidak meruak je terus. Okay. Tidak melekat pada dinding. Dan juga dia opaque ataupun legap. Okay, dah selesai satu markah je. Soalan seterusnya. Hitungkan tekanan gas di terperangkap. Dia minta kamu kira. Nak kira ini, macam biasa cikgu saya sebut tadi. Bila nak kira, dia melibatkan formula rho Hg. Cumanya nak tambah ataupun tolak H itu. Okay. Kena tolak sebab yang lebih tinggi adalah PATM. Perbezaan ketinggian itu adalah sebanyak 10. Iaitu 20 tolak 10. Sama ada kau nak tulis kat sini pun boleh. Ataupun kau terus je tulis 76 tolak 10 cm mercury. Kamu akan dapat dalam unit cm mercury. Ini juga adalah unit tekanan. 66 cm mercury. Tapi kalau dia minta kena unit Pascal, kau gunalah formula rho Hg. P rho Hg. Rho dia adalah 13,600. H dia akan jadi 0.66. Darab pula dengan 9.81. Gitu. Boleh tak boleh? Boleh kan? Jawapan dah ada. Okey, ngam. Kejap. Cikgu tengok nombor ni dia naik daripada tadi 98, 99. Dia tak cecah 100 tau. Adakah 100 je maksimum kita? Kejap. Cikgu nak tanya anak cikgu. So dia macam tu. Kejap. Okay.
Kakak, kan? Cuba tengok ini dulu dalam grup Telegram ni. Ada orang tanya kita tak boleh masuk tak? Jadi cuba kakak masuk ke admin dulu. Boleh? Okey. Oh. Maksudnya okey ke? Tak ada yang tak dapat masuk kan? Asal-asal semua boleh masuk ke? Okey, insyaAllah. Kita sambung balik. Ini jawapan dia. Kalau dia minta kamu kira dalam bentuk Pascal, unit Pascal, guna formula ni dengan nombor 0.66. Bukan 66 sebab kena tukar kepada meter. Okey. Apakah ini soalan yang sama macam tadi lah? Macam tadi dia punya sama, iaitu apa berlaku kalau kita pergi ke puncak gunung. Kita dah tahu dah puncak gunung, tekanan atmosfera dia berkurang. So what will happen again to the different height of mercury when the apparatus in diagram 4.1 is brought to top of a mountain? Mestilah dia akan berkurang dalam bentuk point form. Kenapa? Sebab PATM di puncak gunung lebih rendah. Tulislah atmospheric pressure ataupun tekanan atmosfera di puncak gunung lebih rendah, lebih kecil. Lebih kurang yang tak boleh pakai. Kau jangan tulis lebih kurang. Lebih kurang, kita pun lebih kurang. Pangkah tu yang ambil kau. Jangan tulis lebih kurang. Satu lagi, itu untuk perbandingan. Lebih kurang dengan lebih sedikit. Itu semua ayat yang kita tak boleh pakai. Tak boleh terima. Kau jangan tulis lebih sedikit, lebih kurang. Okay, lebih kurang tak boleh. Lebih sedikit pun kita tak nak pakai. Ini lebih rendah boleh. Lebih rendah, lebih kecil. Itu saja. Okey, soalan seterusnya. Laju-laju. Dah pukul apa ni? Masya Allah, dah pukul 9. Alamak, laju-laju bawa soalan nombor 4. Okey, soalan seterusnya. Okey, gas yang terperangkap tadi digantikan dengan air. Dan mercury digantikan dengan cecair N. Yang ni, ini kena kita ada common sense dekat sini. Tengok, kita dah boleh tahu jawapan. Bukan jawapan tu secara direct punya value dia, tidak. Ni, kita boleh tahu siapa yang lagi tinggi ketumpatannya. Daripada sini, ni sepatutnya kau dah boleh tahu dah. Tengok air dengan N ini, you nampak kita letak air, N ini tertolak ke sana, menunjukkan siapa lagi tumpat, air ke N? Tak, air ke N? Okay, good. Senang kan? Kau nampak sini, kau tahu dah. Sini dia akan lebih tumpat daripada sini. Menyebabkan sebab apa? Dia ketumpatan ni maksud dia berat tau. Dia lebih berat. Sebab tu bila kita, kalau kita kaji tentang bahan kan, ketumpatan tinggi, maksud dia adalah jisim tinggi. Sebab ketumpatan, formula dia adalah M/V. Ni, walaupun contoh air lah, air. Kita ada air. Air ni boleh bertukar jadi ais. Ais dengan air, kalau kita letak ais, dia terapung di dalam air. Kenapa? Sebab ketumpatan ais kurang daripada air. Macam mana boleh jadi macam tu? Dia tengok betul-betul. Berdasarkan formula ini, kalau kamu ambil air, cawan ni cawan kau lah. Kau penuhkan air macam ni. Ngam-ngam penuh kau letak dekat tempat beku. Besoknya, kau akan tengok, dia dah beku tapi kau akan nampak dia macam naik sikit macam ni. Tak percaya buat mana ni? Kau akan nampak dia naik sikit. Naik ni kenapa? Rupanya bila dia mengembang dah. Bila dia membeku, dia akan mengembang sikit. Bila mengembang, isi padu bertambah. Apa jadi kalau isi padu bertambah? Ni yang turun ni. Density berkurang. The lower the density. Bila the lower density, letak dalam air, dia terapung lah. Itu sebab dia. Okay. So sama macam ni. Ketumpatan air lebih tinggi, maka dia akan menolak cecair N lebih ke kanan, ke atas. Kalau sekiranya nilai air adalah 1000, maka yang N ni kau buat calculation mesti kena dapat less than 1000 kilogram per meter cube. Mesti kena rendah lagi. Kau dapat tiba-tiba 1400, salah tu. Itu secara common sense ya. Dan kita kena ingat point kat sini dengan point sini adalah sama. Pressure dekat A sama dengan pressure dekat B. Kalau pressure sama, rho Hg, rho Hg. Nampak? Tapi G ni sama, boleh potonglah G ni. So kita akan dapat rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Boleh tak boleh? Bandingkan tekanan titik A dan B. A dan B kenapa sama? Sebab dia cecair yang sama. Ni, cecair N ni.
Dekat A ni pun cecair N, iaitu in between. Di antara cecair air dengan N itu, dekat A dengan B, dia pada ketinggian yang sama, jenis cecair pun sama, maka dia mempunyai tekanan yang sama. Satu kataan je. Same. Dah, siap satu kataan. Next, hitung ketepatan cecair N guna formula tadi. Rho Hg, G dengan G boleh potong. Kau ambil yang ni kalau tak tukar unit sentimeter pun tak apa, sebab dia akan cancel out. Kan? 20 dengan 18 tu tak ada masalah. Kau akan dapat macam ni. Jawapan akhir, tak ada jawapan akhir. Itu ke jawapan akhir? Ni jawapan akhir. Iaitulah 900 kg per meter cube. Betul lah, cikgu tak tekan kalkulator ni. Cikgu ambil je jawapan daripada yang modul tu. Mana yang tahun-tahun lepas tu. Betul ke? Tu dah cecah 100 tu boleh. Janganlah tiba-tiba ada satu. Okay, Alhamdulillah. Okay. Sudah okay? 2 markah. Di mana 2 markah kamu? Kamu gantikan markah yang pertama. Yang sini pula markah akhir. Dengan unit yang betul. KGM negatif 3. Macam ni Dia tak terima kalau kamu tulis kg per m cube ni. Ni tak terima. Tak ada per. Semua dia kuasa negatif. Kalau yang bawah tu kena naikkan, jadikan kuasa negatif. Okay, next. Okay, soalan nombor 6. Cepatan. Nombor 6. Bentuk yang sama, masih bentuk yang sama dan senang. Apa maksud ketumpatan? Ketumpatan macam tadi. Rho M per B. Ini dia jangan tanyalah. Jisim per unit isi padu. Sebab apa? Ada satu lagi formula yang boleh kita direct ambil menjadikan dia definition, ialah pressure F per A. Iaitulah kamu akan sebut apa? Daya per unit luas, force per unit area. Dan what is pressure? Pressure is force per unit area. Dah dapat macam tu kan? Direct daripada ini. Ataupun kalau kamu tulis formula macam ni, tapi kamu kena describe pula F itu apa? F itu daya bertindak ke atas permukaan. A luas permukaan. Kena sebut satu persatu macam tu, barulah dia terima. Tapi kalau tak tulis, tidak diterima. Tapi ada yang lain, tak boleh ambil daripada formula. Contoh, F sama dengan MA. Hasil darat jisim dengan pecutan. Tak boleh. Kan? Force ialah apa? Force ialah tolakan atau tarikan. Ataupun pushing or pulling. Satu lagi ialah rate of change of momentum. Sama dengan impulsive force. Itu dia punya definition. Okay, so ketumpatan Allah banyak pula. Ni. Bolehlah kamu kata itu jisim per unit isi padu ataupun ketumpatan ialah hasil bahagi jisim dan isi padu. Density is mass divided by volume or mass per unit volume. Okay, salin. Okay dah? Alright. Nyatakan satu sebab. Sama juga. Sama macam tadi. High density. Okay. High density. Next. Okay, yang ni soalan yang sangat mudah. Direct kan. Maksudnya based on observation, you can also answer this question very easily. Kan. Mana yang altitude lebih tinggi? Of course dekat P. Dekat Q. P duduk bawah, Q duduk atas. Q lah tinggi altitude. Yang mana ketumpatan udara lebih tinggi? Mesti di bawah. Di bawah ialah P. Yang mana turun merkuri lebih tinggi? Of course lah di bawah. Berapa? 76. Kalau naik atas, mungkin dia turun 72. Lagi tinggi kau pergi, mungkin dia turun 70. Nampak tak? Okay. Senang sangat ni. Senang banget ni. Laju. Hubung kaitkan altitude dengan ketumpatan udara. Maksud dia, the higher, the lower lah. Ni. Alamak, ini tak ada bahasa Inggeris lah. Sorry lah. Again Smart, again Insta, yang mana ADLP tu. Minta maaf. Kamu buat ayat kamu sendiri Jangan guna directly proportional ataupun inversely proportional. Adalah lebih baik kau guna the higher, the lower, the bigger, the smaller, the greater, the smaller. Guna ayat tu lebih baik. Macam semalam comparison. Kita tahu dah kalau altitude tinggi, maka dia punya density of air will be decreased. Alright, sama juga macam ni. Tinggi altitude, mercury pun akan rendah. Sebab apa? Atmospheric pressure will be lower. Boleh kod ke sampai situ. Kita nak masuk soalan paling susah dalam Malaysia ni. Kristina kata okey. Nur Aisyah pun angkat tangan kata okey. Cantik. Jom kita teruskan. Ada lagi yang kena kira. Dia minta kamu kira apa ni?
calculate the height of mercury column, the silver mercury barometer at position P. Dia suka mungkin H. Maklumat yang dia bagi semua dah ada dah. Pressure dia dah bagi. Density dia dah bagi G. Kita dah hafal dah G berapa. So you masukkanlah formula. Ni bukan tulisan cikgu ambil daripada sana tapi tulisan cikgu lagi teruk benda ni. Ni comel ni. Okay, so kita masukkan dalam formula rho Hg, H rho G, tak kisahlah macam mana dia tulis. Then pressure dia dah bagi. H yang kita nak cari. Rho kita ini mercury 136/10 4. 9.81 last kali keluar dapat 0.757 meter, lebih kurang dalam 75.7 cm mercury. Gitu. 75 tak sampai 76. Okey, boleh ke? Boleh kan? Senang banget. 2 markah. Stina kata okey, Akif pun kata okey, ngam. Okey, Mirza pun kata okey. Okey, Akilah dan semua yang tu lah. Angkat tangan. Afiq Ryan. Belum lagi. Bunyi macam angkat tangan kan, atau bunyi apa tu? Ada bunyi. Nak tanya ke? Atmospheric pressure senang kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, masuk kepada yang level tinggi sikit, iaitulah ini. Ini soalan 56 standard dia. Ini soalan Cimidis. Yang mana kalau kamu tengok kita ada 2 kapal kargo, P dengan Q. Yang ni P, yang ni Q. Kapal yang sama, beza dia yang ni ada kargo, ini tak ada kargo. Okay, ingat kapal yang sama. Okay, apa yang dimaksudkan berat? Berat ni dia pernah tanya 3 tahun berturut-turut dalam SPM. 3 tahun berturut-turut dia tanya. Jadi, tapi dah lama dah lah. 2019, 20, 21 kalau tak salah cikgu. Dah lama tak tanya. Apa maksud berat? Berat ni adalah gravitational force. Itu je. Jawapan dia itu je. Iaitulah daya graviti. Tak payah letak tarikan ni. Daya graviti je. Dia lebih tepat. Gravitational force. Daya graviti. Cukup. Kalau tanya berat, apa berat? Daya graviti. That's it. Gravitational force. 1 markah. Okay, jom tengok yang seterusnya. Yang ni. Yang pertama, dia minta kamu apa ni? Compare the total weight between cargo ship P and cargo ship Q. Yang ni, kalau kamu tengok pun tahu dah. Sebab tu dia kata, comparison ini, dia adalah, kita panggil dia observation. Pemerhatian semata-mata. You tengok, you dah boleh compare. Kan? Bukan yang satu lagi, yang cikgu cerita semalam itu. Jadi kita jumpa. Cikgu saja bawa dalam ni, cikgu letak supaya kita tengok soalan yang paling susah dalam Malaysia tu. Okay, yang ni senang lah. Yang mana lebih tinggi? Cargo ship Q lebih tinggi daripada P, ataupun P kurang daripada Q. Vice versa lah. Nampak? P kurang daripada Q ataupun Q lebih besar daripada P. Itu dah selesai. 1 markah. Compare the volume of water displaced by cargo ship P and cargo ship Q. Yang ni kau kena tengok Raja. Kita patah balik. Apa maksud water display, volume of water displaced? Ni, kau highlight kan ni. Ni. Okay, ini untuk cargo P. Maksudnya banyak mana yang tenggelam, banyak itulah air, dia punya volume display dia akan ditolak keluar. Sama macam ni. Yang ni lagi banyak yang tenggelam, sudah pasti dah dia lagi banyak isi padu dia disesarkan. It will displace more volume of water bila mana dia punya volume of immersed part is higher. Immersed part maksudnya bahagian tenggelam tu tinggi. Bila bahagian tenggelam tinggi, maka apa jadi? Dia akan sesar banyak ni lah, banyak air disesarkan. Okay, more water, more volume of water will be displaced. Okay, ni. So yang mana lebih banyak? Q lebih besar daripada P atau P kurang daripada Q. Nampak? Sama aja. P kurang daripada Q ataupun Q kurang daripada Q besar daripada P. Ketumpatan. Dua-dua boat ini berada pada laut yang sama. Maka ketumpatan dia adalah same. Same. Sama, cukup satu perkataan. Okay, boleh? Sampai itu okey? Okey. Okey. Okay, Alisha kata okey, ngam. Firas Aliuddin. Okey, jangan. Okey, ngam. Wawa pun kata ngam. Okey, dia Fiza pun kata ngam. Alright, ngam. Jom kita tengok soalan seterusnya. Tak habis ada sikit. Name physical quantity that enable the cargo ship to float.
Apa physical quantity tu? Dia satu daya. Daya apa? Tak lain tak bukan. Dia adalah daya apungan ataupun buoyant force. Ni, buoyant force ni yang menyebabkan dia terapung tu. Kalau tidak, ini kapal ni buat daripada besi. Dah lah besi. Bukan ringan-ringan punya besi. Ini dia dengan muatan dia 1,000 kontainer dia boleh bawa. Kau bayangkan 1,000 kontainer. Kau lalu duduk sebelah lori kontainer tu pun kau takut dah. Kan itu baru satu kontainer. Dia boleh bawa 1,000. Kau bayangkan besar mana kapal tu. Ada yang panjang sehingga 400 meter kapal tu. Panjang dia 400 meter. Kau lari 1 meter penat dah. Maksud cikgu lah. Cikgu tak ada lari laju jauh. Kan? 400 meter kau nak lari. Kalau kita dalam bentuk bulatan. Tak apa lah kan. Okey, itu pun dah tak larat dah. Kalau kau panjangkan macam tu 400 meter, Masya Allah. Panjang Jadi, dia boleh bawa tu. Maka dengan beban yang sangat besar, heavyweight, very heavyweight, tapi dia masih boleh terapung. Disebabkan oleh, ini dia, buoyant force. Okay. Seterusnya, relate the volume of water display and the physical quantity. Apa yang kamu nak kaitkan? Maksudnya, kalau lagi banyak isi padu air tersesat, maka lagi besarlah daya apungan. The greater the volume of water displaced, the greater the buoyant force. Ataupun vice versa. Vice versa ni sebaliknya apa maksud? Semakin kecil isi padu air tersesat, semakin kecil daya apungan. Gitu. Alright, misalnya. Ui, angkat tangan dah siap lah tu. Iman, Wawa, Kairah, Kalilah, Kairah pula. Akiz Zafran, Irfan. Oh, yo, laju ke ni. Cantik. Jom. Adik. Kenapa Zari angkat tangan? Zari ni boleh main-main pula dia. Angkat tangan. Oh, Siti pun angkat tangan juga. Siti buat raise their hand. Kenapa? Tak pergi toilet ke? Tak ada soalan kan? Tak ada bonti ni. Kita bahaya ni. Tak cukup masa kita. Ini ada pula tips. Ni semalam juga dia cari yang ni ya. Mana jumpa dah kat sini rupanya. Maksudnya ayat yang kita boleh pakai, this is parameter. Parameter tu yang kita terima hati-hati untuk panjang. Semakin panjang wire kan. Jangan semakin panjang wire, semakin tinggi panjang wire. The higher the length of wire. The longer the length. Kan? Kalau bahasa Inggeris macam senang sikit. Kalau bahasa Melayu, semakin panjang wire, mana dia punya parameter? Semakin tinggi panjang wire. Takkan kamu tulis semakin panjang wire. Panjang itu adalah kuantiti fizik. Parameternya mana? Ini parameter dia. Besar, kecil, tinggi, rendah, bertambah, berkurang. Aku pakailah yang ni. Bigger atau greater, lawan dia smaller. Higher, lawan dia lower. Increases, lawannya decreases. Kan? Boleh kan? Alright. Next. Prinsip fizik yang terlibat. Inilah Pakcik Archimedes. Archimedes, ejaan pasti betul. Jangan salah. Satu huruf pun tak boleh salah. Sama macam menulis tadi. Okay. Yang ni nak uji konsep. Apa jadi kalau dia pergi ke sungai? Kapal Q tadi yang dengan beban dia banyak itu, dia pergi ke muara sungai. Daripada laut, tiba-tiba masuk ke sungai, kan? Lepas tu bagi sebab. What happened to cargo ship if the cargo ship is at river bay? What will happen? Kan? Give one reason for your answer. Okay, agak-agak apa jadi? Tenggelam terus. Okay. Sebab apa tenggelam? Maksudnya density dia rendah. Okay, very good. Oh, kau faham konsep dengan baik. Maksudnya kalau kau pergi tempat yang lower density, what will happen? Isi padu dia ataupun volume of water displaced itu will be higher. Maksudnya dia akan lebih tenggelam lagi. So the answer is lebih tenggelam. Sinking more. Sinking more, dia lebih lagi tenggelam lagi. Kenapa? Sebab lower density. Nampak? Ketupatan air sungai kurang daripada ketupatan air laut. Density of river water is less than sea water. Lepas tu bila kau mandi sungai, dengan mandi laut tak sama. Laut ni, insyaAllah kalau kita dia macam push kita ke atas tu apa? Higher density. Kan? Kalau kau mandi sungai, mandi lombong, lombong lah yang paling rendah density dia.
lagilah senang tenggelam, naudzubillah kan. Okey. Kalau air sungai, laut, jadi nak paling ganas lagi kau pergi laut mati. Tapi laut mati ni tak bagus pergi. Apa dia tempat yang dilaknat oleh Allah kan. Kita tak payah pilih, biarlah dia orang pergi. Kita tengoklah video cukup. Oh, kenapa dia orang bandi kat laut mati? Terapung. Tak payah pakai pelampung, siap pakai baca paper. Terapung. Tak percaya kau pergi tanya ChatGPT. Kan? Ataupun tengoklah YouTube mana-mana. Kau akan nampak. Masya-Allah. Kenapa? Dia sangat tinggi density, maka bahagian tenggelam akan jadi rendah. Macam mana kita nak tengok konsep? Jom kita tengok sikit konsep dia. Ni cikgu ada bagi cerita pasal konsep sikit. Nak tengok tentang konsep dia. Okey, you tengok betul-betul. Yang ni. Kita ada itik dan ibunya yang comel. Mandi dalam kolam yang sama. Kalau kita tanya, yang mana mempunyai higher buoyant force? Which one has higher buoyant force? Si ibu itik kah? Si anak itik kah? Mana yang berdaya apung lebih tinggi? Ibu ke anak? Ibu. Afiq Ryan kata ibu. Wawa kata ibu. Kenapa kau ingat tengok ibu dia lebih comel ke? Sebab tu kau pilih ibu. Ada budak dia akan ada misconception. Dia salah faham. Maksud dia kalau lah benda itu terapung lebih tinggi macam ni, ini daya apung tinggi. No. Hati-hati. Sebab apa? Daya apung dia ada formula. Formula FB = W, FB = mg, FB = rho Vg. Maksudnya weight of water displaced ni. Kan? Berat air tersesar. Lagi banyak berat air tersesar, maka lagi tinggi daya apung. Sama juga macam ni. Kalau kita pecahkan lagi yang ni, rho Vg. Lagi banyak V dia yang disesarkan, the higher the volume of water displaced, the higher the buoyant force. Ni, kau tengok ni bahagian ni. Siapa lagi banyak bahagian tenggelam? Bahagian tenggelam. Ibu lagi banyak. Ibu yang lebih banyak mensesarkan air, maka ibu akan menghasilkan higher buoyant force. Kalau tadi kapal kargo Q dengan P, yang mana lebih banyak tenggelam? Buoyant force yang Q je. Kan, betul kan? You nak jawab Q. Q itu dia akan mempunyai higher buoyant force acting on the boat, on the cargo itu. Sebab apa? Dia displace more water. Okey, boleh faham Ini yang mudah. Satu lagi. FB ibu lebih besar daripada FB anak, maka V, volume of water display of ibu, lebih besar daripada V anak. Yang ni ramai tak boleh jawab. Itik yang sama, itik kuning ni, apa jadi pada daya apungan yang bertindak ke atas itik? Siapa boleh jawab dapat hadiah. Penginapan 3 hari 3 malam di rumah sendiri. Cepat. Aduh, kau tulis je aku tak nampak lah. Kenapa ada Mama Ilyas presenting je aku tak nampak kau tulis apa. Aduh, hai. Sudah dah. Siapa tulis? Jendul berbisa. Dia kata sama. Memang bijak lah jendul berbisa ini. Esok boleh ambil SPM. Betul sama. Kenapa sama? Kalau kau faham konsep yang betul, kau akan kata sama. Kenapa sama pula? Memang sama sebab dia itik yang sama. Jisim dia sama, berat dia sama. Nampak? Kita dah ingat tak formula tadi? FB = W, FB = mg, FB = rho Vg. Kenapa V dia tak sama? Memang V tak sama sebab dia cecair yang berlainan. Kita ada X dengan Y. Kalau kita tanya pula, dia kata sama, cantik. Daya apa memang sama. Tapi kenapa yang bahagian tenggelam ini tidak sama? Sebab apa? Density tak sama. Agak-agak kamu yang mana lebih tinggi ketumpatan dia? X. Yes. X itu lebih tinggi ketumpatannya. Maka dia tak boleh nak masuk. Sama macam laut mati. Tapi kalau Y ini dekat sungai, maka dia akan lebih tenggelam. Padahal daya pun dia sama. Okay. Dan kemudian FBX sama dengan FBY, iaitu rho Vg sama dengan rho Vg. Sebenarnya kita boleh buktikan, tapi kalau kamu dah faham semua, kita laju je lah. Okay, boleh faham konsep So jangan salah faham lagi. Pastikanlah kalau kamu tengok betul-betul. Kalau macam ni, kita apply kat mana tau? Ini menunjukkan rho X lebih besar daripada rho Y. Okay. Ni, aplikasi dia. Ni, cuba tengok. Yang sebelah kiri ni dengan yang sebelah ni. Kalau kita tanya apa jadi pada ketumpatan, apa jadi kepada daya apungan yang bertindak ke atas hidrometer ini, mestilah kau jawapan dia adalah apa?
sama. Kenapa sama? Dah hidrometer yang sama, berat dia sama, jisim dia sama, maka daya apungan dia sama. Tapi kenapa tenggelam tak sama? Ini tenggelam banyak, banyak yang tenggelam. Yang ni tenggelam sikit. Density tak sama. Yang ni low density, ini high density. High density macam laut mati. Yang ni low density macam sungai. Okey, sampai dekat tu boleh faham ke? Thumbs up sikit. Okey, bagus. Laju sangat. Cikgu tak dah baca nama kau ni. Amni, Daniel, Julia, Afiq, Ryan. Faham Alhamdulillah, Fikri kata faham, cantik punya. Okey, sama juga macam ni. Kapal selam. Ini pun easy. Okey, cikgu rasa tak perlu cikgu terangkan masa kita dah ni. Okey. Masuk dah soalan paling susah dalam Malaysia. Masya-Allah. Okey, yang ni cikgu dah sebut semalam. Soalan Pahang 2025 paling susah dalam Malaysia. Dia bagi gerakan dua situasi. Satu situasi yang pertama van ni. Tapi tak, cikgu rasa tak ada lah dalam bahan kamu. Ke ada? Ada tak benda ni? Ada. Bahan ni ada? Oh, ada ya? Okey. Kau tengok ada. Supaya cikgu perkenalkan siap-siap kepada kamu. Mungkin kamu dah jumpa dah soalan ni. Supaya kita buat refreshment siapa yang dah pernah jumpa soalan ni. Okey, you tengok. Van ni bermula dengan kosong. Dia baru nak start bergerak. Kereta ni pula dia datang dari belakang. Mungkin lampu merah ke apa semua kan. Lampu dah hijau, van ni nak bergerak. Tapi kereta ni entah apa benda tu, dia memperlahankan kereta dia. Tengok situasi dia. Dia bagi gambar kereta tadi dan situasi. Lepas tu pula dia bagi graf. Okay, kereta dia slowing down. Ni. Slowing down ini kita kata apa? Laju berkurang dengan seragam. Okay, nama dia punya motion itu, type of motion ialah velocity decreasing uniformly. Ataupun sebenarnya dulu kita boleh sebut deceleration. Uniform deceleration. Tapi sekarang ni deceleration tu macam tak apa-apa nak ni. Dia minta kita sebut decreasing velocity. Okay. Tapi yang van ni pula, daripada kosong naik. Oh, ini kalau V against T, kenaikan ini dia akan menghasilkan pecutan. Okay. Uniform acceleration. Kan? Maksud dia ataupun hal laju bertambah dengan seragam. Hal laju bertambah. Dia tanya, yang budak boleh jawab ini je. Ada budak tu dapat 3/10. 3/9. Yang ni yang salah satu yang dapat markah pertama. Apa hal laju? Rate of change of displacement. Cantik punya. Kadar perubahan sasaran. Dapat ada satu markah. Masuk yang ni. Compare. Macam mana you nak compare hal laju van dan kereta? Hal laju kereta dan van kan? Ini jawapan dia begini. Cuba tengok. Perubahan hal laju kereta negatif. Perubahan hal laju van positif. Ini yang kita namakan sebagai fact comparison. Perbandingan secara fakta. Ataupun hal laju kereta berkurang, maka manakala hal laju van bertambah. Hanya ada seorang yang dapat 9/9. Budak sekolah cikgu tahun lepas. Trial ni soalan trial faham. Bahasa Inggeris. Alamak, bahasa Inggeris. Alamak, kejap, bahasa Inggeris tak ada ke? Oh, bahasa Inggeris ada kat sini. Alamak. Macam mana Kau ambil yang bahasa Melayu dululah. Okay, dia tanya kecurunan. Van dengan kereta. Macam mana you nak compare? Kecurunan, you tak boleh tulis. Steeper lah, less steeper. No. Tidak ada bercurun, tidak. Dia mesti positif, negatif. Itu je. Melainkan kalau kedua-duanya positif, aku boleh ni kecurunan tinggi, kecurunan rendah. Itu boleh sebut. Okay. Ini adalah fact comparison. Yang kamu kena sebut kecurunan graf kereta bernilai negatif. Kecurunan van bernilai positif. Okay. Dan seterusnya, pecutan kereta dan van. Yang ni kau boleh tulis pecutan kereta negatif manakala pecutan van positif. Itulah dia. Ataupun kereta mengalami pecutan membucu arah bertentangan ataupun van mengalami pecutan seragam. Wow. Kan? Maksudnya you kena sebut one by one. You tak boleh sebut besar kecil tak ada dah. Tak ada. Yang tu hanya yang kalau kuantitatif yang aku sebut semalam, kalau ada nombor, boleh sebut ini lebih besar daripada ini lebih kecil daripada ini. Okay, dah. Game Melayu dah screenshot. Cikgu nak bagi game orang putih pula ni. Okay, bagus. Ni game orang putih. Ni. Alright. Boleh ambil. The change in velocity of car is negative and van positive. The gradient of car is negative while the van is positive. The direction of the car is negative while the van is positive. Dia sebut dalam bentuk begitu. Ataupun nak sebut uniform deceleration ataupun accelerate in opposite direction and also van experience a uniform acceleration. Itulah dia. Memang tak ada ni. Tiga-tiga markah ni semua hancur lebur. Tak dapat markah. Okay, boleh kita pergi pada yang seterusnya?
Tu angkat tangan tu. Wan Nurhana Umairah kata angkat tangan. Angkat tangan nak tanya ke apa? Jadi Apa tu? kalau macam tu tak boleh guna simbol tu ke? Simbol lebih besar lebih kecil tu. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh lah. Sebab kita kena sebut satu persatu. Sebab dia bukan melibatkan kecil besar ni. Kan? Nampak? Dia positif negatif kan satu benda yang berlawanan arah. Tetapi baru ni soalan trial form 4. PPT form 4. Buat macam ni. Budak-budak memang semua tak boleh jawab. Lah cikgu bincang dengan cikgu Akmal. Cikgu Akmal ni guru semalam fizik lah. Dia kata kita terimalah yang untuk halaju satu positif negatif kita terima besar kecil. Tapi lah SPM lebih baik kamu elakkan. Memang takut tak diterima. Okay? Mesti sebut begini. Fact comparison sebut satu persatu. Boleh? Boleh. Okay, ngam. Alright, jom kita pergi pada soalan yang seterusnya. Dia suruh buat kite pula. Nampak macam mana you nak kite kan? Relate the change in velocity to the gradient. Ini kamu nak sebut apa? Maksudnya kalau halaju dia positif, gradient dia positif. Halaju negatif ataupun halaju berkurang, kecurunan negatif. Macam tu kau boleh sebut. Yang ni tak semestinya halaju dia negatif. Jadi kalau kamu sebut halaju berkurang pun boleh terima. Ini bertambah pun terima. Tapi kecurunan mesti positif and negatif. Tidak ada tinggi rendah. Okay, hubungkan kecurunan dengan pecutan. Kecurunan graf positif, pecutan positif. Kecurunan graf negatif, pecutan negatif. Game Melayu ambil dulu gambar yang non-DLP. Lagi cikgu nak bagi yang DLP pula. Sebab cikgu asingkan slide ni. Yang macam yang DLP tu baru ni cikgu bagi dekat sekolah air putih. Air putih memang cikgu tak buat lah. Bahasa Melayu ni cikgu bahasa Inggeris semua kan. Okay, sudah ke? Sudah Alright. Ni. Positive velocity changes produce a positive graph slope. While the negative velocity changes produce a negative graph slope. Itu. Kita pakai slope ke kita pakai gradient lah. Cikgu rasa ni direct translate ni. Kau pakai gradient lah. Gradient lebih tepat. Okay. Boleh ke? Boleh Okay. Boleh. Okay, cantik. Jom kita pergi pada soalan seterusnya. Tak ada anak ni dia dah keluar jawapan. Dia kata kenapa? Terangkan. Sebab apa pada waktu itu ini ada ramai yang betul jugalah. Sebab apa dia kata area under the graph equal to displacement ataupun luas di bawah graph itu sama dengan sasaran, maka dia boleh jawab ini. Ramai juga dapat jawab ini. Okay, kereta dan van mencapai jarak gerakan yang sama dalam masa 10 saat ataupun luas di bawah graf kereta dan van adalah sama. Okay, sudah ambil Sudah ambil. Okay, Wawa kata dah ambil dah tu. Ni bahasa Inggeris ni pula. The car and the van travel the same distance in 10 seconds ataupun the area under the graph of the car and the van are the same. Kalau kamu kira kau nampak tadi kan, graf dia macam ni dengan macam ni. Nampak ni. Macam mana tadi lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kalau yang ni graf bawah ni, yang ni graf bawah ni. Kamu kira dia punya area itu sama. Itu sebab tu dia pada 10 saat dia akan berada pada tempat yang sama. Okey, soalan seterusnya. Ni juga. Ni yang dapat 3 markah. Soalan nombor 1 dia boleh dapat halaju, masuk halaju. Dan ni sketch. Bila dia sebut sketch, tak perlu pun letak nilai berapa. Tak perlu letak nombor. Tapi kalau kamu boleh kira je pun yang tadi. Kita ada je boleh letak nilai. Tapi cukup sekadar kau buat line macam ni. Sebab dia adalah uniform acceleration. Maka dia akan dapat ni Mach 1 dengan Mach 2. Uniform deceleration. Ini untuk car. Ini untuk car tadi. Van yang pecut. Ini untuk van. Ini untuk car. Car decelerate kan. Dapatlah. Tak tulis pun tak apa sebenarnya. Kau akan dapat 2 markah. Alright. Masuk soalan yang ke-7. Sekejap. Masa berapa dah ni? Weh, Masya Allah. Baru nombor 7. Oh my God. Okay, laju. Ni bentuk sama. Dia siap tulis lagi. Sayap bentuk aerofoil. Prinsip Bernoulli. Sama macam tadi. Halaju tinggi. Halaju bernalih bertambah. Tekanan berkurang. Kan? The velocity of fluid increases. The pressure of the fluid will decrease. Or vice versa. Ini tak ada masalah. You dah dapat tadi. Next. Kenapa keluar jawapan tu? Alamak. Okay, tak apa. Luas permukaan. Dia bagi pula luas. Bila dia bagi luas, kamu kena highlight. A equal to 30 meter square.
Mass 6,500 kg. Ni, saya tak rela gagal ujian Kamu kena senarai dulu. Apa lagi dia bagi? Hitung perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan pada ketinggian tetap. Ni dia bagi perbezaan tekanan. Kamu nak kira tekanan. Tekanan macam mana nak kira tekanan? Pressure sama dengan F per A. F pula adalah berat. Berat dia apa? MA ataupun MG. Perkan dengan A. Inilah kau masuk nilai dia. Dapatkan berat dia berapa. Masukkan luas permukaan. Kamu akan dapat ni. Dapat ni ni. Terus dapat ni. Okay. Pressure F per A mg over A. M kita ada, G kita tahu dah 9.81 bahagi dengan 30 pun dah jadi meter square, tak perlu tukar dah. Tu dapat unit SI iaitu Pascal. Okay, dapat? Laju sikit ni sebab ini asal mudahnya kan. 2 markah je, 2 markah. Okay, ngam. Sukan Tiap berkata ngam. Spoiler, yang ni. Okay, masuk soalan yang semalam. Bentuk macam ni, soalan nombor 7. Soalan nombor 7, kita dah kata dia justification. Kita kena pilih yang terbaik. So, dia ada 2 maklumat yang kita kena tahu. Yang pertama, spoiler. Dan yang ketiga ialah mass of car. Yang kedua. So, kita ada RST. Okay. Antara spoiler, kau nak letak terbalik ke nak letak bentuk aerofoil? Dia ada 2 terbalik, 1 aerofoil. Lepas tu jisim. Dia nak buat kereta lumba. Kereta lumba mesti nak laju. Bila laju boleh ke berat? Mestilah ringan kan? Bila ringan, kita kata alamak, mana cikgu 1,600 ni paling berat. Maka terkeluar dah R. R dah pun terkeluar daripada pilihan kita. Buat dia 1,600. Kan? Terlampau berat sangat. Kita tengok yang kedua pula. Ni. 1,000 dengan 1,200. 1,000 ni lagi rendah. Tetapi, tengok bentuk spoiler. Kalau macam ni, mau terbang kereta ni. Kan? Sama bentuk je kapal terbang. Memang khas untuk push daripada bawah ni. Kita tak nak. Kita nak atas yang push ke bawah. Maka kita mestilah pilih yang ni. Ini pun terkeluar daripada pilihan kita. Kita akan dapat kereta lumba team. 1,200. Nak compare tu 1,600 dia lebih lower mass. Okay. Tetapi ingat. Dia bagi dalam bentuk nombor. Kau jangan copy paste tulis nombor. Tak boleh. Kena tulis apa? Tinggi, rendah, high, low. Ataupun higher, lower. Yang ni boleh tulis higher, lower. Sebab apa? Dia tak tulis. Kalau dia tulis low, kau jangan tulis lower. Tak boleh. Kan? Macam tadi, kita copy paste. Bentuk spoiler. Spoiler kita pilih ialah yang terbalik. Aerofoil terbalik. Di same kereta, kita nak rendah. Yang tulis nombor, tulis rendah. Low. Dan kita pilih T. Kau copy paste macam ni 3/5 dah dapat dah. Ni dah dapat dah ni. Mak Wan. Ni mak tu pula. Apa sebab kita nak aerofoil terbalik tu? Sebab dia akan masukkan tekanan daripada atas. Nampak? Hasil daya ke bawah menekan kereta supaya tidak terangkat bila bergerak laju. Produce downward force. Itu poin penting. Produce downward force. Itu boleh cukup. Sampai itu boleh cukup. Kalau nak tambah lagi full center lagi cantik lah. That presses the car so that the car does not lift when moving fast. Dia bukan setakat not lift. Dia akan to produce more stability. Kenapa nak stabil pula? Memang stabil lah bila ditekan ke bawah. Sebab center of gravity will be lower. Kan? Bila rendah center of gravity, lagi stabil lah kereta tu. Susah nak terbalik. Okay. Kenapa low? Low ni senang. Higher acceleration. Nampak? Acceleration increases ataupun higher acceleration. Pecutan bertambah. Cukup. Pada berkait dengan F equal to MA, maka F per M sama dengan A. Kalau M ini rendah, sudah pastilah A ini akan meningkat. Okey, boleh laju. Ini sangat bahaya ni. Soalan Pascal ini kita target daripada 2022. 2023 sampai sekarang tak keluar lagi. Pascal ni. Archimedes dah keluar beberapa kali, Bernoulli dah keluar. Pascal tak keluar. Kut lah tahun ni nak jadi rezeki kamu kan. Tapi study semua, jangan study yang ni saja. Okey, yang ni. Jom kita tengok prinsip apa. Kau picit kat sini, dia keluar kat sini. Sebab apa? Kita tahu konsep dia ialah tekanan dipindahkan secara seragam. Pressure is transmitted uniformly in all direction. Inside closed system lah, close kan. Kalau kita anggap dia tertutup, baru dia akan transfer pressure itu.
Okay, prinsip Pascal. Oh, yang bahasa Inggeris ni salah sikit ni. Patutnya dia ada apa PS ni. Pascal's Principle. 1 markah. Okay, next. Laju. Terangkan bagaimana ubat gigi mengalir keluar. Dia suruh terangkan. 2 markah, 2 poin. Yang pertama, poin yang pertama, kau bagi daya kita bagi dulu. Daya dikenakan pada ubat gigi dia menghasilkan tekanan. Yang kedua apa? Tekanan pindah secara seragam pula. Okey. Itu dia. Salin. 2 point, 2 marks. Dalam bentuk poin, memudahkan. Okay, boleh? Oh, Alicia kata okey tu. Alright. Tengok Next question. Akilah. Akilah bagi gift kat cikgu. Aduh, kalau gift tu kat TikTok dapat gift ni kan. Mahal tu gitu. Okay. C. Ini kau kena tengok. Sebab apa? Melibatkan untuk kita panggil apa? Pascal Principle ni, dia ada melibatkan hydraulic jet dan juga brake hydraulic kan. Ini antara yang basic yang kamu kena tahu, iaitulah pressure adalah sama. P1 ni dengan pressure ni sama. Maka kita kata P1 equal to P2. Dah, pressure tu apa? Kalau dah P1 sama dengan P2, F1 over A1 equal to F2 over A2. Ini poin yang kamu kena tahu. Dan pula kita biasa nak cari apa? Nak cari kat sini F2 yang terhasil. Maka kalau F2 yang terhasil, kita kena buat A2 per dengan A1 darab pula dengan F1. Yang mana A2 per A1 ni kita namakan sebagai faktor gandaan daya. Faktor gandaan daya, force multiplying factor. Okay. Alright, jom kita tengok. Itu sebuah sikit maklumat semua dia dah bagi. Allah, kenapa tiba-tiba keluar tu jawapan ni? Jenis bendalih. Soalan nombor 8. Minyak. Okay, letak minyak. Memang minyak tak ada guna air. Sebab air ni dia apa? Mudah meruap. Mudah meruap tu maksudnya kadar meruap tinggi. Tak payah tulis mudah. Kan? Kadar meruap tinggi. Tapi kita tak guna air. Kita memang guna minyak. Minyak apa? Yang paling utama yang kau boleh sebut ni, tidak boleh dimanfaatkan. Ini poin nombor 1. Sebab yang ni soalan section A, you bagi 1 je jawapan. Jangan bagi lebih. Takut ni kan. Takut tak tepat dengan skema. Cannot be compressed. Kurang geseran, less friction. Ini betul juga. Tapi kalau section B dengan C, kau letak semua. Kan setakat tu, low density boleh letak macam tu ataupun pressure is transferred uniformly, tekanan dipindah secara seragam. Ini semua maklumat yang boleh diterima untuk minyak ini. Tapi adalah lebih baik kalau ni bagi 1, iaitulah itu. Tidak boleh dimanfaatkan. Alright, seterusnya. Luas permukaan A2 mestilah lebih besar. Okey, yang ni salah. Jawapan dia mesti ada perkataan lebih besar. Tak nak large. Larger. Soal putih larger. Tambah R je. Larger. Ataupun more higher. More larger. Takkan more larger. Pelik tau. More. Ada perkataan more lah maksudnya. More big. Ataupun bigger. Bigger boleh. Luas permukaan lah lebih. Bahasa Melayu mesti letak perkataan lebih. Sebab apa? Soalan nombor 8. Semalam kita tak jumpa Soalan nombor 8, dia adalah modification. Modification. Bila sebut modification, you need to modify. Benda tu dah ada. Dia dah buat dah besar dengan kecil. Yang tadi, 15 dengan 75. Tapi kalau kau nak lagi daya lagi besar, you kena nak lebih besar. More. Larger. Higher in large. Higher in area kan. Maksudnya kau kata ada mesti ada kata lebih. Apa sebab dia nak lebih? Barulah hasil daya output yang lebih tinggi. Produce higher output force boleh. Menghasilkan daya output yang lebih tinggi pun boleh. Lagi kita firm. Kan? Sebab apa? Ini soalan modification. Modified. You nak kena ubah soal. Benda tu dah ada dah. Yang tadi justification. Kita nak pilih yang terbaik. Okey. Sampai situ boleh dapat ke? Cantik. Cikgu tak nampak dah. Boleh? Siapa nama ni? Boleh. Norayan Sugar Irfan. Okey, cantik. Terima kasih. Dia suruh kira pula faktor pengganda daya. Kamu ambillah A2 per A1 tadi. Kau akan dapatlah 5 kali ganda. Ada unit tak? Tak ada unit. 2 markah di mana? Penggantian yang betul. Jawapan akhir tanpa unit. Dapat.
2 markah. Okey, soalan senang. Kita laju. Ai, baru masuk section B. Jujur, kejap tengok. Pukul berapa dah? Astagfirullahaladzim. Dah dekat pukul 10. Masya Allah. Terima kasih. Tak patut itu ada yang ada bocah kecil datang. Anak cikgu. Okey, jom kita masuk pada section B. Masih boleh lagi ke ni? Kau nak rehat minum air dulu? Boleh. Suara slow boleh. Haris. Haris Hussein kata okey. Angkat tangan tu okey dah Okey, jom kita teruskan. Habis awal kita balik awal kan. Nak balik gimana kita duduk rumah dah. Okey, yang ni cikgu nak kau dapat 15/20. Paling cak ayam. Kau boleh dapat 20 paling cantik lah. Okey jom kita tengok macam mana kita nak dapatkan soalan SBP tahun 2025 tahun lepas. Dia melibatkan orang ni pakai pilot ni. Bukan pilot dia. Dia dia lelah. Lepas tu dia pakai ni, dia ada kompresor apa semua, kau akan dengar bunyi. Cikgu pun pakai dah. Tahun 2000. Bila lama dah cikgu tak pakai. Tiba-tiba cikgu terpaksa pakai tahun 2024 itu. Batuk. Demam batuk. Lelah pula dah. Sekejap lampu cikgu dah nak padam lah. Cikgu pun ada lampu TikTok ke? Ingat kau je main TikTok. Sekejap tu dia nampak balik muka Pak Haji ni. Kau pakai lampu bulat, itu zaman dulu, zaman sekarang lampu lampu panjang lah 4 segi. Lama dah kita buat TikTok lah. Kau ni cikgu punya follower tak naik pun. Kau mesti tak follow tu cikgu kan. YouTube pun sama. Sementara kau duduk rumah ni ramai budak asrama ni. Budak MRSA Kota Besut lah. SBPI Tun Razak lah. Imtiaz Ganu lah. Teknik yang paling ramai. Teknik ni geng cikgu ni. Cikgu jumpa selalu. SCBS sama. Teknik Tunku Jaafar pun ada. Khaira Nabiah ada ke kat sini? Khaira ada tak Khaira? Ada. Teknik Tunku Jaafar. Dia dekat KGV kan? Cikgu dulu pernah duduk kat Paroi. Aku tahulah. Cikgu mengajar kat Simpang Gelami. Al-Ihsan pun ada. Al-Ihsan. Al-Ma'arif. Ni geng cikgu Kuzai ni. Al-Ma'arif. Lepas tu seorang Al-Ma'arif. Bentung. Semak Bentung. Ramai Semak Bentung. Terima kasih Semak Bentung. Metodis. Geng cikgu Wan Nasaruddin. Smart. Smart ni hebat ni. Geng Smart ni. Dia jumpa cikgu baru. Cikgu Madalina. Cikgu Rahana sudah pepencen kan. Masya Allah. Tapi Cikgu Rahana dahsyat. Okey. Al-Wakar Badah yang tadi Puteri dengan Kristina ni. Berserah Badah. Alamak. Ni geng Cikgu Wan Kamilah. Bukit Rangin. Cikgu dah tadi kan. Geng cikgu tu. Sungai Lempung ada. Gambang ada. Indra Mahkota 2 ada. Mak Kilau Paya Besar. Senawang. Senawang pun ada. Masya Allah. Seri Mahkota. Senawang ni sekolah dekat mana Sekolah Senawang ni dekat Bomba tu Masa dekat Bomba tu lah. Depan Giant tu kan. Sharp pun ada. Sungai Isap. Sungai Isap lah. Sungai Isap ni Cikgu Syarifah ni. Sekolah Taman Tasik. Ni semalam Ampang punya. Okay, tak apa insyaAllah. Jom kita sambung balik. Okay, yang ni macam mana dia bergerak. Sebabnya bila ada gas tu bergerak, tiba-tiba dia keluar jadi wap. Kita setuju kan? Sebab apa dia campur dengan oksigen nak bagi kita punya paru-paru lega lah. Dia ada compression machine tu. Okay, ni. Di sini dia kau nampak ni, dia kat sini dia ada Venturi. Dia highlightkan, dia labelkan situ Venturi dan dia berbuncung sempit. Point dia sama macam tadi. Point dia sama macam kita nak siram pokok. Kita kena picit itu. Kenapa kita nak sempitkan dia punya laluan? Kita tahu lah. Lepas tu dia ada pula pemecah titisan supaya air ni permukaan cair ubat tu, permukaan dia akan dia macam ni. Kalau kau perasan, kau beli air gas. Tak kisahlah jenama apa kan. Air gas tu. Tambah 100 ke. Tambah 100. Lari-lari kan minum tambah 100. Okay, tambah 100 tu. Kalau masa kau belum buka, kau pegang dia keras tak? Memang sangat keras. Betul. Sebab apa? High pressure, dia semua dalam keadaan cair, cantik ke. Tapi bila kau buka je dia punya tu, terus tu kaget. Kenapa? Sebab pressure dah low.
Sama macam ni. Bila you buatkan satu kawasan yang berhalaju tinggi, kamu akan create satu kawasan yang bertekanan rendah. Low pressure area. Low pressure area. Kawasan bertekanan rendah. Bila kawasan ni bertekanan rendah, ni dia tak bolehlah, permukaan ni akan terus meruap. Sebab tadi dia jadi air sebab dia ditekan oleh tekanan tinggi atmosfera. Tapi bila kita jadikan dia kawasan bertekanan rendah, permukaan ini terus bertukar menjadi gas, dia terus meruap cecair ubat itu. Sebab tu kita nak bagikan dia kawasan ni berhalaju tinggi supaya dia bertekanan rendah. Keluar lagi itu disedutlah masuklah ni. Inilah kita punya pilot tu. Pilot tu kat sini. Kan benda tu lah, benda yang sedut tu. Okey. Nebulizer nama dia. Berfungsi untuk berdasarkan prinsip Bernoulli, di mana cecair ubat ditukarkan menjadi uap halus supaya mudah diserap masuk dalam paru-paru. Okey. Lagi apa dia nak? Nyatakan prinsip Bernoulli macam tadi lah. Okey, macam biasa ini soalan section B. Kau kena salin di atas kertas kajang. Yang line tu lah. Cuma cikgu juga bagi kat sini. Jadi cikgu tak nak ni sebab apa? Kita dah banyak kali jumpa prinsip Bernoulli ni, kau dah boleh hafal dah. Okay, next. Allah, keluar jawapan terus. Apa dia nak ni? Aduh. Oh, ini yang kebat itu 4 markah. Kau tengok. 4 markah itu macam mana kau nak dapat? Bezanya di sini, ini soalan SBP tahun lepas. Dia bagi berapa? Dia ada 8 poin. Kau perlu buat, tulis. Daripada 8, insya-Allah takkan tak sangkut 3 ke? 3/4 kan? Ini ada 8 poin. 4 poin yang utama yang ni. Okay, kita kena cerita pasal udara sebab dia melakukan proses. On saja udara mesin pemampat kompresor tu, dia akan dialihkan melalui venturi yang sempit ni, okay, yang halus, yang kecil. Apa berlaku lepas tu? Halaju dia bertambah. Menyebabkan halaju bertambah. Kau ada je tulis perkataan halaju meningkat, halaju bertambah, halaju tinggi. Higher speed, higher velocity. Kan? Higher velocity increases. Ada perkataan tu, dapatlah mark tu. Jadi mark 1 dapat ni. Lepas tu pula, kau sebut apa? Maka tekanan berkurang. Kita tahu lah. Sebab tu, bila kau nak cerita benda ni, kau mesti berkait dengan Bernoulli principle. Dia mesti ada halaju, dia mesti ada tekanan. Kan? Dua-dua benda tu. Macam mana nak create halaju tinggi tadi? Muncul yang sempit. Lepas tu dia akan halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan dia rendah. Okay, kau akan dapat tekanan rendah kat sini ataupun pressure decreases ataupun reduce. You dapat mark 3. Dan tekanan udara di permukaan ubat lebih tinggi. Dia kata tekanan udara di permukaan ubat lebih tinggi untuk sebenarnya dia akan ter-evaporate. Dia akan ter-evaporate, dia boleh tersejat. Tersejat. Okey. Yang tu, yang ni mungkin ramai tak dapat markah ni. Agak susah point ini kau nak ingat. Tapi kau dapat, kau akan dapat mark 4, markah 4. Ni, dia sebut dia kata berlakunya perbezaan tekanan. Berlaku perbezaan tekanan antara permukaan dengan tempat yang laluan tadi. Laluan tadi rendah, sini tinggi. Daripada tinggi akan pergi ke tekanan rendah. Konsep ini, tekanan tinggi ke tekanan rendah, memang kamu dah tahu dah dalam tajuk latent heat. Specific heat capacity. Muatan haba tentu. Macam mana? Bila waktu siang. Kita kait sikit dia punya pergerakan itu. Waktu siang, daratan menjadi panas. Apa yang berlaku? Udara naik atas. Bila udara naik atas, kawasan itu jadi bertekanan rendah. Sebab apa? Kurang udara. Tekanan rendah sama macam di atas gunung. Udara nipis, udara rendah. Kandungan udara rendah, dia jadi tekanan rendah. Sama ini bila dia naik rendah, tekanan yang tinggi iaitu kawasan yang air yang masih sejuk lagi di permukaan laut, air tekanan angin itu daripada kawasan laut bergerak ke daratan. Angin yang bergerak ini nama dia adalah bayu laut. Sebab apa? Angin dari laut, bayu laut. Pergerakan itu bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sama konsep macam ni. Boleh dapat ke? Kau kompleks sangat tak kan? Okey je kan? Boleh faham kan? InsyaAllah. Okey, ngam. Okey, go. Amal yang kat tangan. Alamak, dia buat muka macam ni. Faham ke tak faham? Mungkin kamu boleh check balik nanti perbezaan tekanan itu. Cikgu nak cerita tentang perbezaan tekanan. Sebab tekanan ni akan bergerak dari tinggi ke rendah. Itu point dia. Okay. Jom kita tengok. Wujud perbezaan tekanan, dia dah sebut ni. Ni mark 5. Maka daya dihasilkan untuk menolak cecair ubat masuk ke venturi melalui tiub penyalur ubat. Nampak dia cerita habis ni proses.
Lepas tu pula cecair ubat dan udara bercampur menjadi wap halus. Udara ni bukan udara biasa, udara yang halaju tinggi tadi tu. Campur pula dengan ubat tu terus bertukar menjadi wap halus. Pemecah titisan menapis molekul wap yang besar supaya hanya molekul yang kecil dialihkan ke pesakit. Lagi mudah masuk kau sedut itu. Okay, dia ada 8 poin yang kau boleh screenshot kan. Nanti kau boleh kaji balik dan fahamkan balik dengan konsep menulis prinsipal. Okay, selesai. 4 markah, nampak? Sebab tu cikgu minta kau tulis banyak. Kau tulis 5, 6, 7 pun tak apa. 4 markah, kau tulis 5. Ni dia ada 8 ni. Kan? Alright, next. Calculation. Calculation tu bukan. Nyatakan kawasan. Dia kata kawasan. Kawasan yang berhalaju tinggi adalah di Venturi je lah. Lepas tu di salah bahasa Melayu dia ni. Bukan tekanan rendah. Kalau tekanan rendah dekat Venturi. Bawah orang putih betul, high pressure. Ubah tekanan tinggi. Di permukaan cecair ni dia akan bertekanan tinggi. Kan? Di permukaan cecair ubat. Tekanan tinggi pergi kepada tekanan rendah nanti. Okay, sudah? Sudah kan? Okey, ngam. Firah kata ni, Mirza pun kata okey. Alright. Jom kita pergi yang seterusnya. Ini nak kira. Sekarang ini, dia kata permukaan cecair ubat 1125 Pascal. Di kawasan yang dialihkan itu, Venturi itu, dia dah berkurang tau. Asalnya sama. Yang ini sebenarnya nilai apa? Sebenarnya nilai dia adalah nilai PATM. Kalau kamu perasan lah, inilah PATM. Tapi bila kita lajukan kawasan itu, halaju dia ni, dia akan berkurang dari segi tekanan dia. Tekanan dah berkurang, dia minta apa perbezaan? Perbezaan ni tolak je lah. Kan? Ambil tu, tolak itu. Dapat 1 markah. Jawapan dia adalah, kalau kamu terus bagi 1325 Pascal P, terus dapat 1 markah. Boleh juga. Ataupun kau tunjuk calculation 101,325 tolak 100,000, dapatlah 1325 Pascal. Pun dapat dengan unit yang betul lah. Okay, seterusnya. Daya yang menolak. Kita ada ni. Lepas tu dia bagi pula luas. Kita ada A. Kita ada formula apa? Pressure, area. Dia minta pula daya pula. Tahulah guna formula P sama dengan F per A. Dah kalau F sama dengan P A. P dia bagi, A pun dia bagi. Kamu terus dapat jawapan dia. Gitu. Sama ada kamu nak kekalkan macam ni, 0.00333125 Newton, ni kena ada Newton, ataupun 3.3125 kali 10 kuasa negatif 3 Newton. 2 markah, di sini markah yang pertama, di sini markah yang kedua. Alright. Okay. Banyak masa lagi, insyaAllah. Dah ada lebih kurang lagi 26 minit. Kalau cikgu cakap macam ni boleh dengar ke? Boleh. Cuma cikgu tak dengar lah kalau kamu respon. Ni berasak lah telinga cikgu ni. Aduh, peluh telinga. Pakai jugalah sebab kau cakap ada yang merespon tu, cikgu kena pakai nak dengar. Maksudnya mic ni, cak ayah. Tapi boleh juga kan? Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Nebulizer tidak mampu membekalkan wap halus cecair dalam tempoh rawatan yang lebih lama. Okey, poin dia sini. Tempoh rawatan lebih lama dengan berkesan. So, dia kata ada 4 jenis nebulizer. Dia nak suruh kita pilih yang mana yang terbaik. Macam biasa, kita ada apa? Kita ada 4 ciri. 1, 2, 3, 4. Kita nak pilih. Tapi kita baca dulu soalan dia. Soalan dia nak apa? Yang mana paling sesuai untuk membekalkan wap halus, ubat dan tempoh lebih lama dengan berkesan. Terangkan yang paling sesuai. Beri sebab-sebab. Okey. Memang kita tahu dah tu. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4. Daripada 1, 2, 3, 4, ciri mana yang kau paling yakin? Tadi kita tengok dia dah bagi dah. Venturi tu. Diameter saluran udara. Sempit di ujung seragam. Mestilah sempit. Kalau kau tahu macam tu, ini seragam tak nak, maka terus kita dah buang Q dengan S. Cancel out. Nampak? Kita dah eliminate 2.
Selesai. Okey, 2. Yang mana lagi? Nombor 1 kita dah pilih lah. Nombor apa lagi? 2, 3, 4. Yang ciri kedua. Kalau ciri kedua ni sama dengan jawapan skema, insyaAllah kita boleh terus dapat pilihan terbaik kita. Nak yang mana? Nombor 3, 4 ataupun 2. Jenis penutup mulut ke ataupun jenis penutup mulut tak boleh pilih dah sebab dua-duanya adalah mempunyai pengedap. Confirm, betul. Sekarang ni kuasa dengan isi padu. Kau nak yang mana? Ada yang nak respon? Dia tulis apa ni? Oh, yang keempat. Okey, ciri keempat. Ciri keempat ialah isi padu maksimum. Kau nak mana? 15 ke 5? 15. Mesti nak banyak, betul? Okey, bila nak 15, yang ni tak nak. Tak nak 5, terus pangkah yang ni. Ten. Kita dah ada pilihan terbaik kita iaitulah R. Kau cerita pasal R sahaja, tetapi ada 2 benda yang kau kena buat. Kau tak boleh copy paste secara direct untuk yang ni dengan ini. 90 dengan 30. Ini rendah. Kau tulis siap, rendah ini tinggi. Maksud dia kuasa tinggi. Macam tu. Jadi pula sama juga. Ini rendah. Ini tinggi. Oh, bermaksud isi padu maksimum cecair ubat tinggi. Tak boleh tulis lah 15 tu. Boleh? Jom copy and paste. Kau copy and paste macam biasa macam semalam. Kan? Diameter saluran udara sempit di hujung. Jenis penutup mulut mempunyai pengedap. Kuasa mesin pemampat udara tinggi. Kalau nak buat kurungan 90 tak ada masalah. Tapi tinggi tu kena ada. Tak ada tinggi, selamat jalan. Kau tulis 90 saja apakah? Isi padu maksimum cecair ubat tinggi. Isi padu tinggi. Ataupun isi padu besar. Larger. Kan? Ataupun lebih besar. Yang ni sama lah. Narrow at the end. Has ceiling. Higher power. Dan juga higher maximum volume. Dah kau dapat berapa markah ni. Macam ni lah semalam. 3 kolom macam biasa. Ini yang itulah ada pengedap apa semua ni tinggi-tinggi. Okey. Tengok skema yang ni. Diameter dia sempit di hujung. Yang ni dia buat 2 kolom. Kalau cikgu biasa buat 3 kolom. 2 pun boleh. Tapi yang penting kena ada lah. Apa yang kamu dah pilih dah ada kat sini. Okey, sempit di hujung. Lepas tu mempunyai pengedap. Ya, kuasa tinggi. Salin yang ni dulu pun tak apa kan. Lepas tu baru bagi reason dia. Kenapa nak sempit? Hal laju udara tinggi, tekanan udara rendah, banyak udara masuk. Buatlah bentuk point. Bagilah sebanyak-banyak ni pun tak apa. 3, 4 tak apa. Yang betul, dia macam ni. Bagusnya section B dan C ni, kalau pun benda tu salah, dia tak mengganggu yang betul. Tetapi janganlah nampak sangat kontradik. Contoh, hal laju udara tinggi. Bawah dia, hal laju udara rendah. Oh, itu kau memang sengaja nak suruh orang bangkang. Kau bagi contradiction dekat-dekat kan? Janganlah. Jangan buat macam tu. So, hal laju udara tinggi. Tekanan rendah. Okey lah kan? Reasonable. Yang maksudnya yang kita faham tentang tajuk tu, buat dalam bentuk point. Jenis penutup ada pengedap. Kalau ada pengedap, dia tidak akan terbebas keluar. Tiada uap halus keluar dari penutup mulut. Semua uap halus disedut oleh pesakit. No fine mist coming out of the mouthpiece. All fine mist are inhaled by the patient. No leaking. Tidak ada terbocor. Kau tulis je tu, tak ada masalah. Kuasa mesti tinggi. Ingat, kuasa ni formula dia begini. Walaupun kita belajar tajuk nanti, banyak formula kuasa ni. PIV, PI square R lah, V square over R lah kan. Tapi asalnya kuasa ialah W per T ataupun E per T. W work done. E energy divide by time. Ataupun kadar melakukan kerja. Kadar rate of work done. Maksudnya apa? Kalau dia melibatkan kuasa, dia mesti melibatkan apa? Tenaga kamu boleh sebut. Tenaga tinggi. Okey, tenaga tinggi ataupun menukarkan dalam masa yang singkat. Sebab apa dia melibatkan masa ni? Kalau T dia rendah, maka ni akan tinggi. Sebab yang ni dia nak tukarkan pemampatan. Banyak udara dalam satu masa. Nampak? Dia kaitkan dengan masa. Kenapa? Sebab dia melibatkan time. Power memang melibatkan time. Okay, boleh tak boleh sampai situ? Boleh. Yes, Zah. Okay, Wan kata boleh. Christina kata boleh. Jihan. Wawa. Boleh. Okay, Fikri Ilman kata boleh. Cantik. Next. Ni. Isi padu maksimum. Mesti banyak. Isi padu maksimum ni tak lain tak bukan. Memang kita nak banyak uap halus. Dapat dihasilkan dalam satu masa.
maksudnya lebih banyak ubat masuk dalam pesakit lah. Saya memilih, tadi ni Mark 7, ini Mark 9. Bila kamu betul 1, 3, 5, 7 dah betul, automatik dapat Mark 10. Lepas tu barulah pergi pada ini Mark 8 lah apa semua kan. Kadang-kadang Mark 2 boleh ada kat sini. Kau bayangkan. Dekat atas tak jumpa Mark 2. Tiba-tiba duduk bawah ada Mark 2. Lepas tu cikgu nak kau tulis. Tulis. Boleh faham Okey, 10 ini pastikan kau dapat 10 per 10 dalam trial lepas ni. InsyaAllah cikgu doakan. Boleh tak boleh? Boleh, insyaAllah. Cantik, insyaAllah. Okey, next. Jom kita pergi pada yang seterusnya. Habis dah tajuk tadi untuk soalan nombor 9. Ini soalan nombor 10 pula. Bentuk sama walaupun cikgu ambil soalan nombor 9 juga. Tapi sebenarnya sama je pattern dia untuk nombor pada pilihan kan. Kalau kau tak nak yang tadi ialah tajuk berduri. Ini tajuk Pascal, Pakcik Pascal pula. Melaka 2023 target. 2024 kita target, 2025 kita target, tak keluar-keluar. Okay, kok nak keluar tahun ni tak tahulah. Okay, jom kita tengok. Namakan prinsip Pascal. Senang sangat. Kan? Pascal Principle. Satu markah. Terangkan prinsip kerja. Oh, yang ni kau kena hafal. Bukan hafal, maksudnya kau faham konsep ni dan step dia. Tengok betul-betul. Melayu dulu keluar. Orang putih pula keluar. Cek. Ini. Ini cikgu bagi 5 poin. Okay, 5 poin. Yang pertama, daya dikenakan pada ombak input. Ataupun F1 ditekan. Ataupun F1 ditolak. Dapat ada satu markah. Yang kedua, tekanan dihasilkan. Dah tolak daya ke atas permukaan, mesti dapat tekanan. Okey, tekanan dihasilkan. Ataupun tekanan dikenakan di atas A1. Lepas tu pula, kita kaitkan dengan prinsip ini. Pascal, dia kata apa? Pindah secara seragam. Siapa yang dipindahkan? Jangan sebut daya. Baru ni ada soalan keluar. Amai budak cikgu tulis daya dipindahkan. Bukan daya dipindahkan. Daya tekan sekali je. Daya tu menghasilkan tekanan sebab dia ada luas. Kan formula daya, tekanan kan? F per A. Ni banyak kali kita ulang. So, bila dah daya itu dikenakan ke atas luas permukaan, dia menghasilkan tekanan. Tekanan tinggi. Sebab tu kita nak luas permukaan yang input rendah supaya menghasilkan tekanan tinggi. Tetapi di secondary, yang di yang sebelah output sana, kamu tak boleh sebut dah tekanan tinggi. Tak boleh. Tekanan tinggi tu yang di input. Output kita akan sebut daya output besar. Daya output yang dihasilkan besar ataupun lebih besar. Okay. Yang ni pula tekanan dipindah secara seragam. Daya F2 dihasilkan. Sebab dihasilkan pada ombak output dan ombak output ke atas. Ombak output naik ke atas lah ataupun ditolak ke atas. Okay. Nampak ini. Ada bunyi apa? Afiq. Ya Afiq. Kenapa Afiq Raya angkat tangan? Cikgu, kiranya kalau soalan yang terangkan prinsip kerja ni boleh buat dalam bentuk point lah. Memang cikgu nak kau buat dulu point. Tolong jangan buat karangan. Mesti point. Ini baru 5 tau. Kau bagi 8 pun tak apa macam tadi. Kau bagi mengaplikasikan prinsip Pascal. Okay. Lepas tu daya tadi dikenakan terhadap minyak. Minyak adalah yang digunakan di dalam itu. Kau tulis je, mana tahu. Itulah point. Sebab kita tak tahu. Untuk 4 markah ni sangat strict. 4 markah ni sangat strict. Kenapa sangat strict? Kalau tak ada dalam skema, tak boleh terima. Walaupun, betul konsep ni, tak terima. Jadi, kau memang tulis biar banyak. Biar banyak. Jangan bagi 4 markah, jangan bagi 4. Kau bagi 5, 6, 7 pun tak apa. Kau tulis satu page tu khas untuk 4 markah ni saja pun tak apa. Boleh? Bagus soalan tu. Bagus, Afiq. Thank you. Memang dalam bentuk point. Kena tulis dalam bentuk point. Okay, next. Sama-sama. Okay, next. Ini. Calculation. Calculation senang lah. Yang penting kau hafal dia punya formula. Kan? So, hitung tekanan pada input piston. Ni dia bagi semua tekanan. Kau ambil daya, bagi luas lah. Daya dia bagi, luas dia bagi. Okay, tapi hati-hati sekiranya unit dia tak sama. Kau mesti kena buat conversion of unit dulu. Ingatlah kau kena tahu dah. Sekarang ni, 1 meter square berapa sentimeter square. Ni nak kena tahu ni. 1 kali 1006 ke, 1 kali 1004 ke. Kamu kena tahu. Kalau tidak, salahlah jawapan kamu. Okay kan? Pastikan. Okay. So yang ni dia just nak tahu yang tu saja. 2 markah. Kamu letak je 50 bagi 0.5 dapatlah 100 Pascal. Kalau sini 100 Pascal, sudah pasti di sini juga 100 Pascal. Sebab apa? Dia kata tekanan sama, dipindahkan secara seragam. Samalah kedua-dua belahnya. Okey. Alright. Tentukan tekanan yang bertindak pada ombak output. Samalah.
Kalau kau tulis sama pun betul, 1 Pascal pun betul. Ataupun sama. Keluar jawapan ni dulu dah. Ataupun sama. Sama dengan ombor input. Tulis gitu. Sama dengan ombor input. Ataupun tulis je 100 Pascal. Senang. P2 tu kan. 1 Pascal. Dah. Hitung daya F2 pula. Ni baru kamu guna formula tadi. Nak guna yang ni pun boleh. Sebab kita dah ada nilai pressure. P F per A. F dengan PA. Ataupun nak guna F1 per A. 1 dengan F2 per A2. Pun boleh jawapan wajib sama. Okay, boleh tak boleh? Boleh. Okay, boleh Alright. Okay. Aman kat thumbs up. Kau apa ni? Right hand grip dulu lah. Ni petua genggaman tangan kanan. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Thank you. Okay. Jom soalan terusnya. Yang ni syok. Kan, ini syok. Tak pilih. Macam mana kita nak pilih? Kita buat macam ni 1, 2, 3, 4. Ni kalau kau bercakap cikgu tak dengar sebab cikgu dah ni panas telinga ni. Okey. Daripada 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang kamu nak ataupun yakin? Macam tadi yakin. Kalau cikgu mestilah ni cecair hidrolik. Takkan air tak nak air. Air tak nak. Dah potonglah Q dengan S. Senang kerja ni. Lepas tu pula takat didih. Luah ombor. Ombor masih kecil, ombor apa masih besar. Kalau macam tu kau boleh nampak sebenarnya sangat jelas lah yang ni. Tapi kalau takat didih takkan rendah. Kalau rendah kan nanti dia tiba-tiba mendidih pula dalam pipeline tu kan. Cecair hidrolik mestilah tinggi, tak nak rendah. Dan sudah dapat pilihan kamu. Iaitulah yang ni copy and paste balik 6/10 dah. Copy je cecair hidrolik minyak. Takat didih cecair hidrolik salin penuh ni. Kau jangan tarik sikit-sikit. Jangan tulis takat didih saja. Takat didih cecair hidrolik. Boiling point of hydraulic fluid. Luas ombor input salin penuh. Kita tak nak kerugian. Benda-benda simple mistake tak nak. Salin penuh. Then ulang balik. Bukan ulang balik. Copy and paste. Luas ombor input kecil. Luas ombor output besar. Jangan tulis big. Dia tulis large kat ni kena ikut large. Kalau dia tulis big, ikut big. Okay, semalam dah tekankan banyak kali. Alright. Lepas tu bagilah reason. Ini. Kamu boleh ambil sekarang. Senang-senang. Ini cikgu bagi banyak. Bagi. Kenapa pakai minyak? Tidak menghasilkan gelombang udara. Tidak boleh dimanfaatkan. Tapi yang paling tepat ialah tidak boleh dimanfaatkan dulu. Tapi tak ada masalah. Ini ada kan. Tidak berkarat. Kadar pengoksidaan rendah. Does not produce air bubble. Cannot be compressed. Not rust. Low oxidation rate. Boiling point is high. Kenapa boiling point is high? Need high heat to boil. Maksud dia boleh absorb more heat lah kan. Baru dia nak ni. Not evaporate. Tidak menguap ataupun tidak tersejat kan. Luas ombor input kecil. Kenapa nak kecil? High pressure. Produce high pressure. Small force apply. Lagi kan? Output piston nak besar. Alamak ni salah ni. Kau nak lebih. Jangan. Kat situ dia tulis large. Kena ikut large. Tadi low ke small? Sudah dah. Tengok balik. Low. Small lah. Betul-betul small. Boiling point yang low. Small ni. Luas ombor input small bukan low. Small large. Maksud dia betul lah kita buat small large. Cuma tadi big kan salah. Small large. Kena ikut small large. Bukannya small big. Dan kecil tu bukan low. Mesti small. Senang-senang kau dapat Mark 1, Mark 3, Mark 5, Mark 7, Mark 9. Yang ni kalau kau tak tulis pun kau akan dapat Mark 10. Dah dapat copy and paste, dah dapat 6/10. Kau tambah pula dengan ni, tidak boleh ni Mark 2. High boiling point ni, need high heat to boil. But ni high pressure, Mark 6. Generate large output power atau output force ni. Power.
Power E per T, W per T. Tak apa tepat lah. Force lah ni sebutnya. Last output force. Kenapa power pula? Gitu. Okay, dapatlah markah ke-8. Senang-senang kau dapat 10 per 10. Okay, boleh tak boleh? Kristina kata okay. Alicia kata okay. Alicia. Hasha. Boleh. Boleh. Cantik. Boleh laju. Ni. Kita punya caller buat 3 caller macam tadi. Dah masuk section C. Alright. Sekejap, masa berapa? 8 minit. Cantik. Memang cantik insyaAllah. Ngam. Ini ni, soalan ini dah bertahun-tahun juga kita target. Daripada 2023. Anak cikgu SPM. Anak cikgu kat Semsah itu. Ni dah semester 2 dekat UiTM lah sekarang ni. Tak keluar-keluar sampai sekarang. Kan? Kod nak keluar project in liquid. Kita target lah. Ini 2024. Sebelum tu dah ada yang target tak keluar juga. Kita tengok ini. Project in liquid dia melibatkan row HG. Dia faham lah. Row HG. Kan? So di sini kedalaman. Aduh, ada budak dia kira kedalaman daripada sini. Sudah dah. Dia kata yang ni lagi dalam. Yang P ni. Mana boleh kedalaman dia ke bawah. Daripada atas permukaan ke bawah. Itu nama dia dalam. Lepas tu kalau kita tengok perigi. Dalamnya perigi. Kita tengok bawah kan. Kedalaman ke bawah lah macam tu. Bukan yang ke atas. So pastikan kamu tengok betul-betul. Yang ni 25. Yang ni 40. Maksud dia yang Q ini kedalaman dia lebih tinggi. Okay. The higher the depth. Okay. Lepas tu kau nampak pula kat sini. Kita panggil dia horizontal distance ataupun jarak mengufuk. Kalau ni jarak mengufuk dia, kalau yang dekat Q ni dia lagi jauh yang ni. Ini banyaknya ialah kita panggil dia bukan fact comparison, dia comparison kuantitatif lah yang kita boleh nampak dan kita boleh buat comparison secara kecil besar. Okay, apakah maksud dengan tekanan dalam cecair? Ambil yang ni. Berat cecair yang bertindak pada permukaan mana-mana objek dalam cecair. Sudah dapat? Okay, Hasya kata dapat dah. Bagus. Hasya bagi gift kat cikgu kan. Terima kasih. Jihan pun bagi gift juga. Dapat bunga. Cuba bagi. Cikgu tengok. Cikgu lama tak tengok TikTok tau. Dulu hari-hari cikgu tengok apa? Paranormal. Malam-malamnya. Hantunya. Kan itu tak larat dah. Okay. Cerita tak habis kerja kita. Okay, next. Allah keluar tu jawapan. Yang ini, dia minta kamu bandingkan kedalaman air, jarak pancutan dan tekanan. Okay, tekanan tu adalah eksplisit ataupun dia adalah, kita panggil dia apa? Tersirat, bukan tersurat. Yang tersurat nampak, kedalaman kita nampak, dia punya jarak kita nampak, tetapi tekanan tersirat. Tersirat. Implisit kan eksplisit, dia pun tak ingat lah. Tapi yang tersirat. Tersirat ini maksudnya, kita kena faham tentang formula P rho HG tu. Kalau kedalaman dia bertambah, tekanan akan bertambah kan. Dah tekanan dia dinampakkan melalui apa? Menampakkan daripada pancutan air tu. Kalau lagi jauh tekanan tinggi lah. Kan senang kan. Okey, ini ayat dia yang kamu boleh buat. Kedalaman rajah ni sebelah B lebih besar. Okey, you nampak kan dia dah susun sebelah B kat depan. Kalau boleh, kalau dah nombor 1 ni, ini pun lah bentuk point form. Point. Lepas tu selanglah 1 baris, 2 baris nak buat hubungan. Jangan kau sambung je semua kan, rapat-rapat. Ataupun yang point pertama dengan point 2 nak selang 1 baris pun cantik, memudahkan orang nak tanda letak kau. Kan? Lepas tu kedalaman bertambah, jarak pancutan air bertambah. The depth increase, distance of water spurt increase. Ataupun directly proportional. Boleh je sebenarnya guna perkataan ni. Tapi adalah lebih baik kamu elakkan guna directly proportional, inversely proportional. Kita gunalah semakin-semakin. Itu lebih tepat. Okay. Kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Nampak? Kita dah susun cantik. Kalau dia kaitkan jarak dengan tekanan, kita tahu. Jarak bertambah, tekanan bertambah. Kedalaman dengan tekanan, simbol dia sama. Pun kita boleh kata bertambah juga. Boleh tak boleh? 5 markah. 5 markah. Jangan kau hilangkan 5 markah yang mudah ini. Okay, cantik. Semua kata thumbs up. Cantik punya. Okay, next. Jadi. 4 markah ini. Kau kena tengok betul-betul, boleh baca dalam buku teks. Kita ada kenapa dan bagaimana sifon ini berfungsi.
Sifon ni buat apa? Kita nak sedut air keluar. Tapi kita tak nak lah sedut. Mana larat kau nak sedut air kan? Okay. Tapi kalau mula-mula tu boleh lah sedut sekali. Kan? Tapi tak payahlah, kita ada cara dia. Kau penuhkan air ni, lepas tu kau tutup kedua-duanya. Satu tangan masuk akuarium, satu lagi ke bawah. Dia mesti ke bawah supaya ada perbezaan ketinggian. Bila ada perbezaan ketinggian, berlakulah perbezaan tekanan. Baru boleh air bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu cerita dia. Okay, boleh? So, bila kita lepaskan, katakan dalam air ni ada penuh air, dalam pipe ni, dalam hose ni ada air penuh. Bila kita lepas dekat muncung ni dengan lepas kat muncung ni, apa berlaku? Air ni turun sini, air ni turun sini. Tapi dekat B ni, bila air turun, kawasan B ni akan menghasilkan kawasan low pressure. Tekanan rendah dekat B. Bila tekanan rendah kat situ, dekat A ni, dia dah lah ada tekanan atmosfera kat atas ni, ada PATM. Dalam air pula ada H rho G ataupun rho GH kan. Maka dia akan, A ni tinggi tekanan, dia akan tolak naik ke B ni. Sebab B ni rendah. Kan bergerak tadi daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka air tu tolaklah naik ke sini dan turunlah di sini. Dan sentiasa turun sampailah melainkan kau angkat, bagi terangkat masuk udara, tekanan sama, dah tidak ada lagi perbezaan tekanan, air tak akan boleh disedut lagi. Okay, boleh faham? Tapi dalam bentuk point lah. Dalam bentuk point dan proses. Tengok. Yang pertama, ni kita masukkan air. Ni jadi cerita satu persatu. Panjang pula kan. Ambil point. One end of the rubber tube filled with water is inserted into the aquarium, while the other is inserted into the container bawah lah. The gravity pulling down on the taller rubber tube of liquid causes less pressure at the top. Ni, less pressure at top ini kat mana? Dekat B tadi. Dekat B tu menghasilkan low pressure. Air akan keluar dari hujung salur getah ke dalam bekas yang kedudukan lebih rendah. Water will come out. Ini kau cerita 1, 2, 3, 4, 5 point dia bagi kat sini. InsyaAllah lah, takkan kau tak boleh dapat 2, 3, kau dapat 4/4 lagi baik. Kan? Okay, Salim. Ui, laju Wawa dah angkat tangan tu. Hasya pun dah angkat tangan. Cantik Okay, Irfan pun angkat tangan. Fikri Irman. Okay, Fikri Irman angkat tangan. Okay. So sekarang ni kalau dah settle ni 4 markah ni, kamu kena ulang-ulang. Carilah soalan bentuk ni, mana-mana soalan trial. Kau ulang buat soalan nombor yang 4 markah ni. Cari soalan ni. Soalan level tinggi level kebat ni. Okay, next. Last kali. Okay, last kali ialah kita nak buat empangan dah. Ni empangan Kenyir kat Terengganu. Alright, sungai, kita ada kita ada empis air. Empis air ni ialah laluan nak pergi pusing turbine ni. Ni turbine ni nak generate elektrik. Kita tahu dah, kita dah belajar arus-aruhan. Kan? Okay, alright. Dia cerita nak pasal empangan. Tidak cekap dia tidak dapat mengekalkan cukup bekalan kuasa untuk duduk tempat. Jadi, kamu sebagai engineer, you are asked to make some modification to the electrical power dam so that it can supply sufficient and save energy. Supply sufficient and save energy adalah ayat yang tak boleh guna dalam reason. Sebab dah ada dalam soalan. Okay, so kamu tengok ni. Your suggestion must include the type of wall material. Ni. Pertama, di sini kamu dah kena keluarkan maklumat dah. Kau nak guna apa? Konkrit. Ataupun wall dia made of straw material. Straw material. Ni dua point tau. Point yang pertama konkrit. Apa reason dia? Strong. Yang point yang ketiga pula, wall material is strong material. Itu point yang lain. Apa reason dia? Tahan lama, tahan lasak, can withstand high pressure. Cerita yang lain. Di sini saja 4 markah dah kau boleh dapat. Konkrit 1 markah, reason dia strong 2 markah. Lagi satu ciri type of wall, strong material. Markah yang ketiga, apa reason dia? Can withstand high pressure. Markah keempat. Cerita pasal type of wall ni saja you dah boleh 4 markah. Lepas tu pula design features. Kau nak buat bengkung, melengkung ke, tebal di bawah ke apa semua kan. Ataupun high. Kan. Lepas tu position penstock lower. Ataupun higher depth. Maksudnya kedalaman dia lebih dalam. Additional tool needed to be provided to keep safer from overflowing. Mesti ada lubang untuk alur limpah tu. Toilet kita pun ada, takkan yang ni tak ada. Kan bila air naik, banjir, nak banjir, dia tak boleh melimpah.
habis kawasan tu dia akan tenggelamkan kan. So kena ada overflow punya lubang lah untuk dia keluar. Okay. So yang ni 10 markah dekat sini kau boleh buat. Dia punya kita panggil apa? Rangka karangan ataupun rangka yang kau dapat. Yang ni guna table 2 saja, 2 kolom. Macam ni. Oh, dia bagi ketinggian terus. Oh, ketinggian tembok penahan tinggi. Baik. Ketinggian tembok tinggi, mesti nak tinggi dapat markah tu. Untuk mengelakkan air melimpah, prevent water from overflowing. Yang ni pun tolong bagi lama-lama. Banyak-banyak. Lepas tu apa lagi? Jenis bahan tembok adalah konkrit. Nampak? Jenis bahan tembok konkrit. Kuat, tidak pecah, tahan daya tinggi, tahan tekanan tinggi. Lepas tu kolom buat lagi. Bahan tembok, bahan kuat. Okay, bahan tembok. Double dot, bahan kuat. Tak semestinya konkrit. Tadi kau dapat markah untuk konkrit. Ni dapat untuk bahan tembok tu bahan kuat pula. Katakan ini 3, ini 5. Mana sama? Apa reason dia? Reason dia boleh ulang yang ni. Tak ada masalah. Ulang balik. Ketebalan. Bahagian bawah tebal. Ketebalan tembok, bahagian bawah tebal. Apa? Menahan tekanan tinggi. Tidak pecah. Tidak tahan lasak. Tahan daya tinggi. Kau tulis je. Tahan lasak. Tahan daya tinggi. Tahan lama. Kau tulis je ulang-ulang. Tak ada masalah. Okay, soalan seterusnya. Bukan. Jawapan seterusnya ni. Bentuk tembok nak melengkung dan permukaan rata. Sebab apa nak melengkung? Melengkung supaya menahan tekanan tinggi dan pantulan dia seragam ataupun sekata. Empis air di bawah ataupun lebih dalam. Sebab apa? Tekanan tinggi. Tekanan tinggi akan menghasilkan turbin dengan pusingan yang lebih tinggi. Maka arus yang dihasilkan lebih tinggi. Tulislah. Empis di bawah menghasilkan tekanan tinggi. Menghasilkan arus-aruhan yang lebih tinggi. Arus yang di jana lebih tinggi. Tak ada masalah. Kau tulis je. Alur limpah ni kena ada. Alat tambahan alur limpah. Supaya air mengelak air melimpahi tembok. Elak tekanan tinggi pada tembok. Elak hakisan pada tembok. Mengelakkan air masuk semula ke dalam sungai. Ini semua poin-poin yang kamu boleh fikirkan. Boleh tambahkan. Biarlah sampai 21 page tu penuh dengan yang soalan 10 markah ni pun saja. Tak apa. Ramai dapat 10 per 10 jadi. Okay, boleh dapat 10 per 10 insyaAllah. Okay, sampai itu boleh ikut? Boleh ikut apa dah habis? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selesai tugasan kita. Sepanjang 2 hari ni, ada yang 2 hari, ada yang sehari, tak ada masalah. Jadi cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Semoga kamu semua berjaya dalam SPM 2026 dan berjalan hidup ini. Mohon ampun dan maaf dan juga mohon dihalalkan semuanya yang mak ayah kamu bayar pada cikgu. Okay. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, Terima salam. kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, bye cikgu. Cikgu. Okay, bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama. Bye-bye.